Asyik. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, so kena panggil ramai-ramai orang. Kita baru ada 15 orang partisipan. Nampaknya mungkin semua bercuti. Sehingga melupakan kelas pada malam ni. Okay, so panggil lagi ramai-ramai. Kita ada baru 16 orang partisipan. Kalau tak ada 20 tak nak start lah macam ni. So panggil lagi ramai-ramai, okay, untuk dengar perkongsian yang sangat-sangat hebat pada malam ni. So saya nak invite salah seorang speaker yang bukan calang-calang, okay. Orang dia yang sangat-sangat luar biasa, kejayaan sangat luar biasa yang boleh memberi inspirasi kepada anda semua. So saya nak anda semua panggil, okay, daulan-daulan anda, prospek-prospek anda, orang yang nak tahu tentang bisnes ni, kenapa beliau ni berjuang bersungguh-sungguh di dalam bisnes Forever Living ni. So rugi kalau anda tak masuk, rugi kalau kawan-kawan anda tak masuk malam ni, sebab kita bukan nak sembang biasa malam ni. So kita nak sembang inspirasi yang boleh buka mata kita, yang boleh buka minda kita untuk kita fikir, kenapa aku ni tak nak start? Kenapa aku ni tak nak bermula? Aku rasa aku susah, lagi ramai lagi orang susah tapi berjuang bersungguh-sungguh dalam Forever Living. Once dia nampak Forever Living adalah satu lubuk, okay, untuk dia dapatkan income. Okay, Alhamdulillah. Okay, so sihat tak semua? Sihat tak? Kalau sihat type, saya sihat kat ruangan komen. Kita nak tengok, kita nak sihat-sihat. Kita kan jual Forever Living. Jual aloe vera. Mesti kita kena sihat kan? Kita kena sihat minda, kita kena sihat badan, kita kena sihat poket. Itu yang pastinya. Saya sihat. Alhamdulillah. Okay, so kita kena sihat. Kita nak sihat semua. Tapi yang paling penting, kita nak sihat poket kita. Kita nak sihatkan poket kita ni supaya kita dapat banyak lagi zakat. Banyak lagi kita boleh bagi dan bantu orang lain. Okay, so saya tak nak banyak sangat celoteh pada malam ni, okay, sebab kita nak bagi ruang kepada seorang yang sangat-sangat istimewa untuk saya. Kenapa saya terpanggil sebenarnya, untuk mengetahui semua, malam ni kita start lancarkan siri Sembang Inspirasi di dalam version Aquila Talk. Since Asyik masuk kelas semua tak masuk kan? So kita nak buat lain daripada yang lain. Ini adalah apa ni, versi pertama, siri pertama untuk Sembang Inspirasi yang kita nak bawakan untuk memberi inspirasi kepada anda supaya anda semangat lagi nak berjuang dalam Forever Living ni. Okay, so malam ni saya nak menjemput salah seorang rakan, sahabat di dalam BOR yang banyak sangat memberi inspirasi. Kenapa saya memilih beliau pada malam ni? Kerana baru-baru ni saya ada join meeting bersama dengan beliau. So kisah beliau sangat menusuk hati, sangat menikam kalbu, dan saya tak nak dengar seorang-seorang. Dan waktu saya rakam tu pun dalam keadaan shaking, tak bawa stand kan. Jadi saya nak anda sendiri dengar secara live bagaimana beliau ni transform hidup beliau daripada seorang suri rumah biasa-biasa je, tapi boleh jadi sangat-sangat luar biasa di dalam Forever Living. So saya nak anda buka buku, ada nota, catat nota, sebab malam ni dia nak bagi banyak sangat tips yang akan bantu anda untuk terus berjuang dan terus bertahan di dalam Forever Living. Okay, so malam ni saya nak jemput, beliau adalah seorang kakak yang di dalam Forever. Okay, beliau adalah Puan Anisa Kahir. Kak Anisa Kahir. Kak Anisa, sihat tak Kak Anisa? Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat yang ada dalam Zoom live malam ni. Okey, pagi. Pagi. Kita pagi ya, tak kira Betul. siang ke malam ke kita tetap pagi. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat bercuti. Tapi insya-Allah lah, walaupun kita cuti tapi bisnes kita tetap jalan, okey? Ah, InsyaAllah. Okay. First kali, okay, Kak Nisa nak kenalkan diri Kak Nisa dululah. Nama saya diberi nama Khairunisa binti Abdul Kahir atau lebih dikenali sebagai Anisa Kahir. Siapa yang first time baru nampak muka Kak Nisa? Ke ataupun ah, alamak Mina ni lagi eh? ini dah influencer dah ni, dah influencer.
dah kenal sangat dah. Okay. Untuk yang first time, baru kenal, okay. Salah kenal, salah ukhuwah. Actually, apa tu, biasanya kita kalau dekat BOI, kita kumpul setiap malam Selasa kan ataupun malam Jumaat kan. Tapi Betul? malam ni special pula kan. Tiba-tiba pula MDM Mizalin boleh pula dia panggil Kak Nisa kan. Oi, perut dah penuh rama-rama dah ni sebenarnya. Tapi tak apalah, kita kita buat juga, insya-Allah kita bagi sama-sama support kan. Kita kan adik-beradik dalam BOI tu tak. Insya-Allah Betul. Kak Nisa bukanlah orang yang hebat sangat, tapi insya-Allah mudah-mudahan apa setiap tutur kata Kak Nisa malam ni semoga menjadi apa tu, semangat kan. Menjadikan satu inspirasi untuk semualah, insya-Allah. Okey. First kali, okay, Kak Nisa ni seorang suri rumah. Okay, suri rumah sepenuh masa yang memang tak pernah ada pengalaman kerja sebelum sebelum ni lah. Okay. Apatah lagi dalam dunia dunia bisnes ni memang memang orang kata ni first time. Tak pernah ada pengalaman buat bisnes yang besar-besar kan. Ada jugalah buat bisnes. Nanti Kak Nisa ceritalah Okay, tapi Hmm. Alhamdulillah hari ni Kak Nisa bercakap depan korang semua sebagai adik-beradik dalam BOI, kita dalam Forever, okay, Alhamdulillah Kak Nisa dah capai Recognised Manager, dan Kak Nisa adalah founder juga dalam tim Kak Nisa iaitu Sugi Circle. Okay, Kak Nisa adalah seorang anak Felda. Okay, anak Felda macam upline dia juga. Tapi Kak Nisa dibesarkan di Felda Bukit Batu. Siapa pernah dengar Felda Bukit Batu, Kulai, Johor? Kak Nisa daripada Kulai, Johor ya. Kalau kalau pernah kalau tahulah dekat dekat Johor ni memang banyak Felda kan. Salah satunya adalah Felda Bukit Batu lah tempat mana Kak Nisa dibesarkan. Okey, Kak Nisa dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sederhana je. Taklah senang sangat dan taklah susah sangat. Tapi adik-beradik ramai tau. Adik-beradik 12 orang. Ui, ramai Kak Nisa. Ah, ramai sangat. Waktu membesar tu kita membesar bersama. Jadi berebut-rebut tau. Kalau makan berebut-rebut. Rasa waktu tu memang rasa macam kadang-kadang geram kan, gaduh. Tapi bila ingat balik waktu tu lah paling seronok. Betul tak? Siapa yang adik-beradik ramai? Cuba type berapa adik-beradik korang dekat Ah. dalam chat. Kak Nisa adik-beradik 12. Okay. Alhamdulillah. Kak Nisa juga ibu kepada 3 orang anak, okay, semua anak lelaki, tak ada anak perempuan, okay. Dan Alhamdulillah Kak Nisa bermula dekat Forever ni masa zaman PKP, tahun 2020 lah. Siapa yang sama-sama, sama-sama join tahun 2020, boleh type kat situ, korang join tahun berapa. Okey, masa tu niat Kak Nisa satu je. Sebab satu, Kak Nisa nak ringankan beban suami, dan sebagai backup lah. Sebab macam Kak Nisa pernah cerita sebelum ni kan, suami Kak Nisa adalah salah seorang yang tersenarai untuk dibuang kerja waktu PKP tu. Kan semua terkesan, betul tak? Satu dunia terkesan. Betul. Alhamdulillah, syukur hari ni suami Kak Nisa pun dah berhenti daripada kerja makan gaji. Tapi bukan sebab dia kena bekerja, tapi sebab dia dengan rela hatilah sedekahkan position dia sebagai seorang manager grafik tu kepada orang lain yang lebih layak lah, insya-Allah. Okey. Dan sekarang ni kami sama-sama fokus buat bisnes ni dari rumah dan kita bina empire kita lah sama-sama, insya-Allah. Okey. Kak Nisa ni bukan siapa-siapa. Kak Nisa orang biasa-biasa je. Sebenarnya rumah biasa-biasa yang kalau orang tengok pun, dia ni kan. Tapi Alhamdulillah, bila kita berada di platform yang betul kan, dengan bimbingan mentor-mentor yang hebat, macam MDM Izalin kan, salah seorang daripada mentor-mentor kita. Dan Alhamdulillah dengan duplikasi kan, dekat dalam dalam bisnes ni senang je sebab dia ada sistem duplicate kan. Tindakan mentor-mentor kita ikut je, tiru je apa yang mentor-mentor kita dah proven sukses ni buat. Dan insyaAllah bila kita usaha dengan konsisten, Alhamdulillah Kak Nisa pun dapat bantu ramai juga anak-anak tim, bina pendapatan dari rumah juga. Okay. Dan Alhamdulillah dengan kita buat bisnes apa tu, Sunnah Superfood ni, kita amalkan gaya hidup sihat kan. Alhamdulillah kita capai impian kita dan kita capaikan juga impian orang lain. Okay. Alhamdulillah lah rangkaian kami dah berada di seluruh Malaysia.
serata Malaysia, Singapura, Brunei dan alhamdulillah ada juga yang dekat US kan. Dan alhamdulillah Kak Nisa percaya, okey, kalau Kak Nisa yang zero ni pun boleh, InsyaAllah semua orang yang ada dalam Zoom live malam ni, InsyaAllah yang lebih bijak kan, lebih pandai, ada pengalaman, pasti boleh buat dengan lebih baik lagi InsyaAllah daripada Kak Nisa. Okay? Okay, so InsyaAllah InsyaAllah. lah. Ah, Masya Allah. Kak Nisa, Kak Nisa tadi kata Kak Nisa sebenarnya suri rumah tangga je kan? Betul tak kan? Kak Nisa suri ah, rumah, Kak Nisa kata Kak Nisa lahir daripada adik-beradik yang sangat ramai kan? So, suri rumah ni dia mestilah kerja dia daripada pagi, buat kerja-kerja kat rumah, betul tak kan? Mestilah kalau nak buat bisnes tu rasa macam tak ada masa. Betul tak kan? Tak ada masa. hmm. Lepas tu lagilah rasa macam produk ni bila masa aku nak buat sales, bila masa aku nak jaga ni kan? Lepas tu kenapa Kak Nisa dalam banyak-banyak ni kan, dalam banyak-banyak bisnes ni kenapa Kak Nisa buat bisnes Forever Living dan kenapa Kak Nisa pilih untuk buat bisnes? Ya. Okay. Alhamdulillah. Okey, Kak Nisa nak share sikit lah. Okey, jenis Kak Nisa. Yelah, kita masing-masing hidup ada perjalanan hidup masing-masing kan. Ada suka, ada duka kan. Ada Betul? gembira, ada kadang-kadang benda yang best, sometimes ada benda yang tak best. Okey. Betul? Tapi Alhamdulillah, okey, sebelum kenal Forever, actually, Kak Nisa memang dah lama cari-cari peluang tau. Peluang bisnes yang betul-betul boleh bantu Kak Nisa dari rumah. Kak Nisa boleh buat dari rumah lah senang kata sebab kita ada anak-anak kecil kan. Betul? Lepas tu kita nak uruskan anak, hantar anak pergi sekolah semua, nak uruskan rumah. Jadi benda tu kita banyak benda yang kita kena settlekan dalam satu masa. Jadi kita tak ada masa untuk kita keluar-keluar tau. Jadi Alhamdulillah walaupun dari dalam rumah sebelum ni, okay, walaupun belum jumpa bisnes yang macam sekarang ni lah, bisnes networking kan. Kak Mm-mm. Nisa dah cuba buat macam-macam dah. Kak Nisa buat bisnes kecil-kecilan tau. Kak Nisa jual makanan kan, ambil ambil order masak catering. Lepas tu Kak Nisa jual kek batik lah, jual soto lah. Kak Nisa Kak masak sendiri? Kak Nisa masak sendiri Ya, ke? ya betul. Ya. Kak Nisa masak sendiri. Okay. Waktu tu memang guna kudrat tangan dua kerat ni lah. Kan? Kak Nisa punya pekerja, siapa tahu tu. Anak-anak kecil-kecil tu, Kak Nisa kerak. Bantu tau. Sediakan bahan apa semua. Anak-anak kecil lah yang tolong. Walaupun waktu tu usia dia orang kecil lagi, tapi dia orang matang tau. Sebab dia orang tengok macam mana mak bapak dia orang, apa tu, yelah kita sama-sama kan. Bagus. Nak bina kita punya ekonomi. Tapi Alhamdulillah lah anak-anak sangat supportive, dia tolong kan. Kak Nisa berniaga dekat pasar-pasar kan, pasar malam, pasar Ramadan pun ada kan. Banyaklah bisnes Kak Nisa buat kalau kau tengok, kalau semua orang boleh nampak kan dekat situ. Kak Nisa banyaklah, banyak jual macam-macam. Ada tak kat sini yang sebelum ni ada jual macam-macam macam Kak Nisa? Kak Nisa jual kuih raya, apa je yang boleh dijual Kak Nisa jual. Nasib baik orang je aku tak jual. Kan. Tapi itulah kan, bila bila kita buat dengan tangan dua kerat kita ni, okey, kita punya penat tu sangat sangat luar biasa lah. Dan bukan tak bersyukur, tapi uh, dia punya income tu taklah, pendapatan yang kita dapat tu taklah sebesar mana pun, dan tak berbaloi dengan tenaga yang kita dah keluarkan tau. Untung dia ciput, tenaga banyak keluar. Lepas tu masa dengan anak-anak pun terganggu, kan, dengan suami pun terganggu. Maksudnya satu family ni kita fokus nak buat, yalah, kita daripada sedia bahan sampailah kita nak cari barang apa semua-semua kita buat sendiri, kan. Jadi memang tak ada masa. Tapi Kak Nisa tak pernah give up. Okay. Kak Nisa tak berhenti buat juga, sebab Kak Nisa memang betul-betul waktu tu kita ikhlas nak bantu keluarga kan. Nak bagi keselesaan jugalah pada anak-anak kan. Bila anak-anak minta apa-apa kan kita boleh bagi, insya-Allah lah. Walaupun hasilnya tak berapa banyak, tapi Alhamdulillah sikit-sikit tu ada. InsyaAllah Allah tu buka jalan kan. Dan jalan tu Alhamdulillah, paling-paling yang Kak Nisa rasa bersyukur sangat lepas Kak Nisa waktu PKP lah. Kan semua orang rasa macam benda tu musibah kan. Tapi Alhamdulillah benda tu sebenarnya bila kita kita ingat balik, benda tu sebenarnya hikmah tau. Bila kita dah nampak kan. Dari situlah bermulanya.
Kak Nisa kenal Forever tu. Dan Alhamdulillah Kak Nisa jumpa Business Forever ni pada 26 Oktober tahun 2020 waktu tu. Okey, masa tu kita masih lagi dalam fasa lockdown, pandemik kan. Perintah pergerakan lagi. Uh, Mm-mm. apa tu dululah masa sepanjang sebelum-sebelum ni kan Kak Nisa kan apa tu tak pernah bekerja apa semua kan. Jadi bila Kak Nisa, yelah kita dah umur macam gini, nak kerja, kerja apa yang kita boleh buat, betul tak? Kan? Ada tak ada pun, kalau tak pun cleaner ke apa kan. Takkanlah kita nak buat kerja macam itu sebab kita nak sambil jaga anak. Jadi Mm-mm. tercari-carilah bisnes dekat dekat social media. Alhamdulillah ternampaklah satu hamba Allah ni, pelan Kak Nisa, Hamizah Hamdan, sebab dia dia keep on sharing dekat dekat masa tu Facebook. Percaya tak korang, waktu tu Kak Nisa social media pun tak ada tau. Kak Nisa tengok Facebook tu guna Facebook suami. Kira Kak Nisa apa tu share share Facebook lah dengan dia. Tapi bukan akaun Kak Nisa pun, akaun suami. Jadi selalulah juga kan tengok-tengok cari apa yang Kak Nisa boleh buat secara online. Tapi asyik-asyik Minah tu je muncul kan. Waktu tu paling Kak Nisa ingat dia pergi ke uh, Global Rally Phoenix ke tak silap yang dia ambil check tu. Kan Nisa rasa macam teruja sangat. Apa benda dia buat waktu tu lah. Tapi waktu tu Kak Nisa tak cakap dengan suami. Tapi Kak Nisa cuma tanyalah, siapa Minah ni kan. Rupanya suami Kak Nisa kenal. Rupanya dia pernah kerja lah bersama dulu sebab suami Kak Nisa pun dulu kerja kat Dyson. Okay, Alhamdulillah. Tapi dalam diam rupanya suami Kak Nisa dia pergi isi borang dengan apa tu Kak Miza. Tanpa pengetahuan Kak Nisa. Dia daftarkan Kak Nisa tanpa pengetahuan Kak Nisa lah. Kan, licik dia tu. Tanpa dia bagi tahu. Tapi alhamdulillah lah. Lepas tu Kak Nisa contact. Dari situlah bermulanya Kak Nisa apa tu join dengan Forever dengan bersama dengan Kak Miza lah. Okay. Tapi yang membuatkan Kak Nisa rasa macam, aku kena buat benda ni. Sebab apa? Kita pernah rasa fasa jatuh tau. Uh, Fasa pandemik ni, ini yang kali kedua. Kalau yang first time tu lagi lagi kesian lah. Sebab apa? Suami waktu tu dibuang kerja tanpa tanpa ada pampasan. Jadi kita pernah rasa jatuh terduduk, terlingkup, macam dah jatuh kena timpa piano lagi kan. Macam selalu ni Kak Nisa cerita kan. Ah, Kak Nisa waktu suami kena buang kerja tu, suami duduk dekat KL. Kita sama-sama duduk kat KL lah. Lepas dah berumah tangga, duduk kat KL. Lepas tu Kak Nisa ni waktu tu tengah mengandung anak kedua. Dah tinggal tunggu hari nak bersalin. Tiba-tiba suami kena buang kerja kan. Tanpa ada pempasan kat tu. Jadi bayangkan bila duduk KL, kita ni macam miskin bandar tau sebenarnya. Orang rasa macam glamour kan duduk KL. Tapi waktu tu kita je lah yang tahu kan. Sebab kita yang rasa kan. Tapi itulah waktu tu kita terpaksa balik dalam tempoh masa 24 jam tu kita terus packing balik ke Johor tau. Okey, barang ni banyak. Jadi separuh tu duduk rumah mak mentua, separuh duduk rumah mak Kak Nisa. Waktu tu terpaksalah jadi orang nomad sekejap, menumpang duduk rumah family kan. Dari hidup yang aku kata boleh katakan selesa jugalah sebenarnya, tak adalah susah kan. Tapi sampai jatuh, sampai waktu tu duit nak beli susu anak pun kita terpaksa duit korek duit shilling waktu tu. Dengan ekonomi yang sangat-sangat sempit kan. Lepas tu dengan nak bersalin lagi. Jadi kita dah tak nak lalui fasa tu lagi. Sebab tu bila suami dah tersenarai dalam senarai nak dibuang kerja tu, uh, kan Nisa dah cakap dengan suami, kita dah tak boleh nak tunggu dah. Apa-apa pun kita kena ada backup sekarang. In case kalau awak kena buang kerja, at least kita ada something nak kerjakan. Betul tak? Jadi Betul. waktu itulah kita memang waktu jumpa Forever tu, alhamdulillah kita terus memang memang nak buat bisnes. Okey. Dan alhamdulillah lah waktu tahun 2020 tu dalam pada tu tapi sambil-sambil jugalah kita ni belajar kan. Waktu awal-awal tu Kak Nisa belum buat lagi. Kak Nisa just guna produk.
Sebab waktu tu dalam pada waktu kita mencari income, nak buat backup, side income, tapi keadaan satu family tu tak berapa sihat tau semua. Dengan suami ada masalah apa? Masalah tiga serangkai kan, kencemahan darah tinggi, semua tinggi. Kak Nisa pun ada masalah kesihatan dengan obes ni lain kan, dengan anak-anak tak sihat. Jadi Alhamdulillah bila jumpa Forever tu kita guna pakai produk. Dan dari situlah bermulanya kita jatuh cinta dengan produk. Jatuh cinta dengan produk tu. Waktu tu sebab apa tahu? Waktu tu yang paling yang membuatkan Kak Nisa betul-betul rasa macam, ih, ajaibnya produk ni kan. Sebab waktu tu anak Kak Nisa yang baby tu, dia ada masalah masalah apa tu? Ketumbuhan. Jadi waktu tu lah kita memang kau-kau guna produk sebab kita tak nak merisikokan nyawa untuk pergi ke hospital waktu pandemik, semua orang takut mati kan. Kita pun takut jugalah kan nak keluar. Jadi waktu tu kita memang belasah guna pakai produk bagi ke anak. Waktu tu dia memang baby lagi eh. Waktu tu baby. Tapi kita bagi dia pakai botol. Waktu tu Kak Nisa bagi dia pakai, Kak Nisa bagi dia ABG, Kak Nisa bagi dia Bipropolis, Ultralight. Alhamdulillah memang anak Kak Nisa dia tak boleh minum susu lembu. Jadi memang Kak Nisa belasah bagi Forever Light je. Dengan Super Green. Dan Alhamdulillah dia suka lah. Dan bila waktu tu uh, kelenjar yang besar tu kan, nak kena operate tu, dia kecut sendiri. Masa itulah yang rasa macam, ya Allah, bersyukurnya. Sebab apa? Uh, kita jumpa satu produk yang boleh menyelamatkan nyawa anak kita kan. Kak Nisa rasa ramai yang memang ada pengalaman yang sama macam Kak Nisa kan. Lepas tu Kak Nisa punya anak yang lain ada yang masalah eczema, kronik, ada masalah kena skabis. Lepas tu suami Kak Nisa pun Alhamdulillah bila tiga serangkai dia tu pun semakin membaik. Dan Kak Nisa sendiri daripada berat sebelum ni obes, walaupun belum capai berat orang kata BMI normal, tapi Alhamdulillah dia reduce sikit-sikit kan. Jadi Alhamdulillah lah, memang memang kat situ memang rasa itulah sebab Kak Nisa memang teruja buat Forever lah. Dan lagi satu, masa first buat Forever tu, apa yang buat Kak Nisa teruja tahu? Kak Nisa teruja sangat sebab apa? Sebab kita sejujurnya lah kan, bisnes ni, kalau sebelum ni bisnes yang Kak Nisa buat, kan buat-buat kuih apa semua tu kan, dia memerlukan tenaga kudrat yang banyak tau. Tapi bila jumpa Forever ni, Kak Nisa terus macam, inilah bisnes yang aku nak cari sebenarnya selama ni. Sebab apa tahu? Sebab first kali, ah, Kak Nisa bila daftar tu kan kita dapat app Forever to You, betul tak? Kak Betul. Nisa tengok apps tu, Kak Nisa rasa macam, ya Allah, excitednya. Bayangkanlah kan, betapa terujanya waktu tu. Sebab apa? Kita dapat website dengan apps tu atas nama kita sendiri tau. Maknanya kita ada kedai online sendiri kan. Kata macam tu, waktu tu, yelah, Kak Nisa kan tak pernah buat bisnes yang lain-lain sebelum ni kan. Jadi bila kita dapat apps tu, kita rasa macam, ya Allah, bestnya. Sebab apa tau? Korang bayangkan lah, apps ni kan dia sistem yang powerful kan untuk kita rekrut agent, kita order barang, kita post barang semua pakai app, betul tak? Betul. Jadi bila sistem tu apa tu kita daftar je VIP, kita terus dapat sistem apps tu free. Bayangkanlah kalau kita nak buat sendiri kedai macam itu kan, ataupun kita nak apa tu, nak belilah kan app macam tu. Harga dia mesti mahal, betul tak? Tapi once kita jadi VIP dekat Forever, Alhamdulillah kita dah dapat benda tu free. Ha, lepas tu kita boleh pakai semua hidup lah tu kan. Selagi mana kita buat bisnes tu, gunalah kau selamanya. Bayangkan sistem recruit agent, lepas tu kita boleh uruskan postage kan, tanpa kita ada staff. Memang best lah. Waktu tu Kak Nisa rasa macam, ya Allah, bestnya. Memang best lah bisnes ni kan. Itu yang betul-betul membuatkan Kak Nisa jatuh cinta betul lah kali kedua. Tadi pasal produk kan. Waktu ni kali kedua pasal apps tu sendiri. Dan selebihnya, of course lah kan. Bisnes ni dia rendah risiko kan. Modal kecil RM90 je. Masa awal dulu Kak Nisa pun mula dengan RM50. Lepas tu collect order, Alhamdulillah dapatlah jadi VIP. Tak perlu keluar modal besar pun. Tak perlu sembah stok kan.
Memang best lah. Sebab dulu, kalau dulu, bisnes yang dulu, Kak Nisa nak kena, bayangkan, nak kena cari bahan. Lepas tu nak pergi keluar berniaga tu, nak kena angkut barang, buka kemah. Sekarang ni tak perlu dah. Kan? Kita just guna apps kat telefon je. Kan? Kita dah boleh buat bisnes, kita dah boleh buat sale beribu-ribu dah. Kan? Jadi memang best lah. Dengan selain daripada dia punya produk terbukti berkualiti kan dan banyak menyembuhkan beribu-ribu manusia kat dalam dalam dunia ni. Bukan kat Malaysia je. Yang terujanya tu lah bila tengok, ada Mak Saleh. Mak Saleh ni baik. Kan? Lepas tu ada yang kulit hitam, kulit putih semua pun sembuh. Allah rasa waktu tu kita secara tak langsung tau. Dia terkaji. Lagi. Macam rasa-rasa excited. Sebab kita tengok satu. Ya Allah, bestnya. Lepas tu dekat Forever ni, yang Kak Nisa nampak lah kan. Kita ada peluang yang sama rata. Tak kisah siapa pun latar belakang kita kan. Sebab kita ada background ramai orang yang daripada yang hebat-hebat, orang yang educated, sampailah orang yang biasa-biasa macam Kak Nisa pun boleh berjaya. Tu lagilah yang membuat Kak Nisa teruja sangat. Teruja sangat. Sebab dia, bila Kak Nisa tengok, bayangkanlah pengemis pun boleh menjadi jutawan. Kak Nisa cakap dalam hati apa? Ya Allah, takkanlah aku yang si rumah tak boleh. Mesti boleh tu tak? Jadi kita Ish, excited lagi nak buat. Jadi kat situlah Kak Nisa mulakan Kak Nisa punya jenis waktu tu Kak Nisa buat seorang-seorang awal-awal. Suami belum lagi buat sebab dia masih bekerja hakiki waktu tu. Jadi Kak Nisa ni sambil-sambil lah kita curi-curi masa sambil jaga anak, sambil kita urus rumah tangga apa semua. Kita buat sikit-sikit, belajar pelan-pelan kan. Alhamdulillah lah. Kat sini yang bestnya lagi, kalau dulu kita dimomokkan dengan kalau business networking ni, kita kayakan orang atas, betul tak? Tapi Betul. bila Kak Nisa faham betul-betul kan marketing plan dekat Forever ni, lepas tu Kak Nisa sendiri merasai benda tu tahu. Kita buat lebih, kita sendiri yang dapat lebih, betul tak? Kita tak ada istilah kayakan orang atas ke orang bawah ke kan. Sistem ni adil, telus lah. Bila kita betul-betul faham, Alhamdulillah. Itu yang paling menyentuh lah Kak Nisa. Kak Nisa punya semangat jentik hati memang terus excited nak buat Forever. Sebab tu lah kenapa Kak Nisa pilih Forever. Ada lagi satu, dekat Forever ni memang penuh kasih sayang lah. Semua orang pun dah tahu kan yang dalam Zoom ni, semua Kak Nisa yakin semua dah Forever kan. Uh, Kak- Forever, the power Forever is the power of love. Memang love kat sini melimpah-limpah orang kata. Dia bukan sekadar berniaga je, tapi kita bina ukhuwah tau. Ukuah dia lain sangat. Serius. Even pernah jugalah ada kawan-kawan ajak kan pergi sana sini, talk business sana sini. Tapi kita tak nampak dia punya love kat situ tau. Tapi kat sini, Masya Allah. Dia punya community, dia punya ukuah saling support tu. Support antara kita. Walaupun kita berlainan tim pun, kita macam, ya Allah, dia punya rapat tu macam adik-beradik lah orang kata kan. Itulah yang membuatkan Kak Nisa bertambah-tambah lagi jatuh cinta setiap hari lah macam tu lah. Senang katanya. Kenapa pilih Forever? Panjang pula ceritanya. Okay. Wah, sangat panjang kan. Ah, Memang best betul. Sebenarnya Kak Nisa kan macam saya juga kan. Bila kita kenal Forever ni memang kita makin lama makin jatuh cinta tau. Saya pun alhamdulillah betul. dah 10 tahun rasa macam masih baru di dalam Forever. Banyak lagi benda yang saya nak belajar, banyak lagi excitement yang saya nak buat dalam Forever. Tak pernah Hmm. kalau orang kata orang nak ajak kita buat bisnes lain memang merasa macam tak nak. Tak nak. Sebab kita dah pernah macam Kak Nisa kata tadi, Kak Nisa dah pernah rasa susah buat bisnes kan. Buat apa, masak lah, kerah anak-anak. Tapi kali ni Kak Nisa kata, pakai apps je teruja tengok ada kedai sendiri, tak payah nak packing kan. So Ah, memanglah Kak Nisa nak buat, kita semua kena buat bersungguh-sungguh. Tapi kan tadi dalam banyak-banyak saya sangat teruja tau bila Kak Nisa cerita yang Kak Nisa sebenarnya tak ada Facebook pun. Saya ya. serius sangat-sangat kagum sebab saya tahu dan saya rasa semua orang pun tahu di dalam ni. Boleh saya tahu tak Titi Kak Nisa dah berapa followers? TikTok Mm-mm. TikTok dah 100K lebih dah.
Ha, 100K lebih, okey. Nampak tak sangat kagum? Sebab saya sangat kagum sebab apa? Kak Nisa kata Kak Nisa tak ada Facebook pun. Bermula dengan tak Ya, ada Facebook. Kak Nisa Ha, buat Facebook tu awal itulah masa tahun 2020 waktu dah join Forever join. baru gunakan Facebook untuk ialah kita nak buat 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 marketing apa semua kan. Ha, Barulah Kak Nisa buat Facebook tu. Dan rentetan tu kita buat kan awal-awal dulu kita memang fokus dekat Facebook saja kan. betul, Dengan kita betul. gunakan WhatsApp lah, WhatsApp status apa semua kan. Lepas tu baru sikit-sikit ada IG kan. Kita pun ikutlah perkembangan juga kan. Ha, Baru dah buka akaun IG semua. Sebelum tu memang Kak Nisa cakap tu terang handphone Kak Nisa, handphone handphone bukan smartphone bukan smartphone yang hanya boleh type je. Masya Percaya tak Allah, korang? serius ke Kak Nisa? Serius. Ya Kak Allah. Nisa buat bisnes Forever, bonus yang pertama. Barulah Kak Nisa gunakan modal tu. Itu pun beli telefon telefon second. Sebab waktu tu kan anak-anak pun kena belajar online, betul tak? Betul, Berebut dengan anak telefon. Kak Nisa nak buat bisnes. Anak pula nak belajar online. Waktu tu PKP kan belajar di rumah. betul. Jadi waktu tu lah suami belikan dengan handphone second tu lah kita kita buat bisnes. Dan anak-anak pun belajar ikut turn lah. Waktu sebab alhamdulillah dia punya waktu jadual waktu pun tak sama kan. Jadi Mm-mm. waktu tu lah memang korang bayangkanlah Kak Nisa waktu tu aku tak kira aku nak buat juga bisnes ni. Apa yang ada tu kita guna. Kita guna sebaiknya. Ah, Aisyah Kak Nisa 20, maksudnya 2020 lah Kak Nisa baru start Ya, berkecimpung dengan media sosial ni kan. ya Sekarang ni betul. 2025. Ah, Maksudnya baru 5 tahun Kak Nisa kan, betul ya. tak? Wah, Tapi mendapat followers Jin, 100,000, Jin tahu yes. tak? Jin Ha. tahu tak? Sebelum ni Kak Nisa nak bercakap pun memang tak pandai tau. Serius. Apa yang korang nampak hari ni, bukan Kak Nisa yang 5 tahun dulu. Kak Nisa introvert, lepas tu tak pandai nak bercakap. Kalau cakap ni, kalau pergi mana-mana kan, nak jumpa orang, Kak Nisa sembunyi belakang suami dulu tau. Ya Memang takut Allah. nak jumpa Masya orang, Allah. memang malu. Kan, memang introvert lah. Tapi Ha. alhamdulillah lah bila kita yelah kan Forever macam Living cakap transform Kak Nisa. ya betul 360 darjah. sangat Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebab tu saya sangat-sangat teruja dalam masa 5 tahun. So, korang untuk yang mendengar ni kan. So Kak Nisa baru 5 tahun. KTT dia, TikTok dia dah boleh dapat 100,000 lebih daripada yang tak tahu Facebook. Dalam ni saya percaya ramai yang dah start Facebook, Instagram dah lama dah Kak Nisa. Kan, tapi masih lagi malu, masih lagi takut-takut kan. Sebenarnya kita ada banyak soalan dekat chat room tau Kak Nisa, tapi kan saya nak baca soalan ni ending dia. Last nanti baru kita Ah. jawab satu persatu soalan ni. Sebab ada banyak sangat benda yang kita nak tanya Kak Nisa. Kalau tak nanti semua orang keluar. So kita hold dulu. Hold dulu semua soalan-soalan ni untuk Kak Nisa jawab. Okay. Kak Nisa tadi kan Kak Nisa kata Kak Nisa jatuh cinta dengan produk kan. Produk Hmm. sangat luar biasa. Apa tu testimoni daripada Kak Nisa sendiri, daripada anak-anak sendiri. Dan Kak Nisa menyaksikan satu testimoni yang bagi saya bukan biasa-biasalah kan. Kan ada benjolan kan. So suami Kak Nisa sendiri transform. Yang kedua Kak Nisa sangat teruja dengan apps kan. Forever E dah ada apps sendiri. Tak payah nak buat dah kan. So, Ah. Kak Nisa sangat-sangat teruja. Lepas tu Kak Nisa tengok uh, kita punya culture di dalam Forever sendiri yang sangat more pada love kan. So banyak sebenarnya benda-benda yang sangat positif yang Kak Nisa buat Kak Nisa kekal. Yang buat Kak Nisa rasa macam aku kena berjuang dalam Forever. Tapi saya percaya Kak Nisa mesti ada cabaran kan. Mesti ada cabaran yang Kak Nisa lalui. Kenapa Kak Nisa masih boleh bertahan? Mungkin bukan setakat 3 ni, mungkin banyak lagi cabaran Kak Nisa. Apa cabaran-cabaran Kak Nisa yang Kak Nisa nak share dengan kami supaya korang ni kena bertahan. Korang ni jangan malas buat kami. Kak Nisa boleh tak share apa cabaran-cabaran yang Kak Nisa hadap sepanjang buat Forever Living? Ah, Bohong lah kan kalau Kak Ya. Nisa kata sepanjang 5 tahun ni tak ada cabaran, happy je kat sini kan. Bohong lah. Betul, betul. Memang setiap journey tu memang ada cabaran dia. Ramai je orang yang tanya kan. Ah,
susah tak buat bisnes ni? Betul? Nisa jawab apa tahu? Ha, Ah, bisnes ni dia akan jadi susah bila kita fikir susah lah. Betul tak? betul. Actually sebenarnya bisnes ni kalau kita fikir-fikir kan, bisnes dia tak susah pun. Sebab apa? Dalam bisnes ni kita tiru-tiru je, betul tak? Tiru-tiru berjaya. Senang. Sebab kita dah ada mentor, kita dah ada sistem, kita dah ditunjukkan jalan daripada A sampai Z. Kau tinggal Mm-mm. buat je. Yang sebenarnya cabaran yang paling besar lah. Kak Nisa bukan nak cakap orang lain tapi Kak Nisa cakap diri sendiri sebenarnya. Cabaran yang paling besar adalah diri sendiri. Diri sendiri. Sebab apa tahu? Sebab kita nak lawan dengan malas. Kan? Betul? Kita manusia biasa. Ada Hmm. hari tu kita kadang ada rasa macam aduh malasnya nak buat video pun malas kan. Even kita nak apa tu bagi info kat dalam apa tu kita punya grup sendiri pun kadang ya Allah bercinta kan. Betul tak? Sebenarnya kita berlawan dengan diri kita sendiri sebenarnya. Itulah cabaran yang paling besar. Kak Nisa tak cakap orang lain tapi Kak Nisa cakap diri sendiri. Sebab itulah bila kita nak lawan dengan diri sendiri tu bila kita rasa takut kan macam sebelum ni Kak Nisa cakap Kak Nisa nak jumpa orang pun takut nak cakap dengan orang lagi lah kan tapi itulah yang paling orang kata yang paling mencabar itulah yang kita kena orang kata lawan kena buat. Ah, ah, Lepas tu kadang bila kita expect orang terdekat kita support kan macam family kan ada je yang reject. Macam Kak Nisa sendiri korang bayangkan lah adik-beradik Kak Nisa, dia tahu Kak Nisa buat forever, tapi dia beli forever dengan orang lain. Tak ya? Kau rasa, kadang Kak Nisa give up. Kak Nisa rasa macam, Kak Nisa down, dah lama dah aku down. Tapi, benda tu lah yang kita kena hadap. Sebab, bagi Kak Nisa cakap apa tau, yelah, mungkin dia rasa mungkin dia malu nak cakap dengan Kak Nisa kan, nak beli. Yelah kita dah bagi tahu, dia dah tahu kita buat forever tapi dia tetap cari kawan dia. Mungkin dia nak support kawan dia. Itulah kita Betul. fikir secara positif. Mm-mm. Ah, Itulah yang orang kata bila benda benda-benda macam gini lah yang katanya uh, orang nampak macam benda ni remeh tapi benda tu sebenarnya besar kalau kita tak lawan. Betul tak? Kita Betul. kena lawan diri kita lah. Kena kuat lah. Jangan jadikan alasan lepas tu kita berhenti. Sebab Kak Nisa sendiri pun pernah rasa down. Bila bila orang pelekeh kan. Ah, kita cakap pada diri apa tu yalah kita pujuk diri sendiri lah kan usaha kita niat yang baik kan kita nak cari rezeki yang halal nak tolong family nak ubah nasib family kan jadi apa pun kita kita buatlah kita harum je macam kita anggap benda tu macam angin yang lalu macam tu. Biarlah orang nak cakap apa yang penting kita tahu apa kita buat apa niat kita kan. Sebab nak berjaya ni bagi Kak Nisa dia bukan cukup tahu je tapi kita kena bertindak sebab kalau kita dah belajar banyak kita dah ada ilmu tapi kita tak bertindak kita ikutkan je rasa takut rasa malu. Kan macam Kak Nisa lah kan Kak Nisa punya cabaran sebab Kak Nisa ni introvert, Kak Nisa ni tak pandai nak cakap, Kak Nisa ni pemalu. Jadi kalau Kak Nisa tak buat, tak lawan dulu, 5 tahun yang lalu, Kak Nisa rasa Kak Nisa pun tak akan ada hari ni. Tak akan bercakap depan korang semua. Betul tak? Betul. Jadi benda tu sebenarnya ialah cabaran-cabaran lain tu of course lah banyak. Tapi inilah yang orang kata setiap orang mesti lalui, betul tak? Bukan kat ni saja. Mesti ada yang dalam diri masing-masing tu ada nak kena lawan. Face your fear kat dalam apa yang kita rasa. Kalau kita rasa malas, kita kena lawan rasa malas kita. Kalau kita rasa macam kita ni tak cukup ilmu, kenalah masuk kelas. Lawan rasa malas nak masuk kelas. Kadang-kadang Kak Nisa pun apa tu bercakap juga dengan diri sendiri. Aku nak anak tim aku masuk kelas. Aku pula banyak pula cekadak kan. Banyak jam tu lah ada kenduri kendara lah. Tapi kita walaupun apa tu ada alasan-alasan tu kita tetap juga buat. Kita lawan. Kan walaupun join kenduri tapi kita join juga kelas tu. Begitulah. Dalam majlis kahwin pun kita buat juga. Bak kata orang kalau kita nak berjaya ni, malas pun kita buat, rasa penat pun kita buat, tak tahu pun kita buat. Sebab bagi Kak Nisa, ilmu tu penting. Sebab kalau kita ada ilmu, kita nak bertindak tapi tak ada ilmu, kita akan langgar dinding lah.
kan. Tapi kalau kita ada ilmu tapi kita tak bertindak, ada sia-sia je lah ilmu tu, dia akan jadi berlalu macam tu je. Jadi banyak cabaran. Even tim sendiri Kak Nisa punya tim pun ada yang turun naik kan. Tapi as a leader, kita kena jadi contoh lah. Kita kena jadi orang kata kepala kereta api ya, yang bawa mereka. Jadi kita kena jadi yalah, kita nak dapat fighter, kita nak jadikan anak-anak tim kita ni sebagai uh, leader yang hebat, kita dulu kena jadi leader yang hebat lah. Macam itulah prinsip Kak Nisa. Jadi kita banyak sebenarnya berlawan dengan diri sendiri sebenarnya. Okay? Sebab bagi Kak Nisa, jangan tunggu nak semangat datang kan baru kita nak buat. Jangan. Kita kena, kalau rasa macam benda tu dah tahap kronik, cepat-cepatlah auzubillahi minasyaitanirrajim. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim banyak, solat taubat kan, minta ya Allah kuatkanlah semangat aku ya Allah. Minta bantuan daripada Allah lah. Sebab kita memang kena sentiasa ingat bila apa tu? Yalah, kalau kita tak ubah diri kita, takkan ada siapa yang boleh nak ubah kita, betul tak? Allah akan bantu kita bila kita sendiri berusaha nak berubah. Barulah Allah bantu, betul tak? Tapi kalau kita cakap nak berubah, tapi kita pun tak bertindak, tak ada usaha nak berubah, maka kita akan dekat situ je lah selamanya. Dan kita kena ingat juga, okay? Especially ramai yang cakap kan, ramai penolakan lah, ada rejection kan. Bila Kak Nisa pun banyak lah kena reject. Daripada masa 5 tahun ni sampai hari ni pun still lagi ada rejection. Tapi apa yang kita boleh buat adalah bila orang tolak tu, dia bukan bermaksud kita ni gagal, tak. Dia macam senang kata, uh, dia rejection ni macam suplemen lah bagi kita. Sebab kita akan jadi lagi kuat kan. Bila orang reject tu, dia objek kita, bukannya dia tak suka kita. Dia sebenarnya Allah nak didik kita rasa sabar kan. Jadi sabar lagi. Lepas tu Allah nak didik kita supaya kita ni, okey, apa lagi yang aku rasa macam aku kena betulkan. Mungkin ayat aku tak best kan. Mungkin ayat aku membuatkan dia rasa annoyed. Jadi kita kat situ kita berubah tau. Kita sentiasa improve diri kita. Sebab kadang-kadang sebenarnya orang ni bukan dia reject, tapi sebenarnya dia belum faham. Dia belum faham apa yang kita sampaikan. Jadi kita kena sabarlah. Kita kena terus istiqomah, tunjukkan apa tu orang kata, bagi value. Itu je. Okey, Kak Nisa, betul. Sebenarnya cabaran yang terbesar sebenarnya adalah diri sendiri. Saya Hmm, percaya benda tu. Kan? Kita ni sebenarnya satu, kita dah duduk di platform yang sangat hebat. Macam mana kita ya. nak tahu platform tu hebat bila dah ada testimoni kejayaan. Hmm, Kita betul? Forever Living kan. Forever Living bukan setahun dua testimoni kejayaan. Kita dah 40 Ya. tahun dah. Lebih daripada 40 tahun dalam dunia kan. So dah banyak sangat testimoni kejayaan yang kita boleh tengok dan kita boleh capai benda tu. Sama lah saya macam dulu kan, rasa macam mustahil nak dapat kejayaan tu, tapi bila dah ada orang yang berjaya di dalam business Forever Living, why not kita copy paste je? Hmm, Maksudnya benda tu dah ada. So apa cabaran kita adalah diri kita sendiri. ya Macam mana betul. kita nak get rejection tu is biasa. Kalau dah buat kat mana-mana sales pun, kita akan terima rejection kan. Orang tak Hmm, ready, kita nak buat macam mana kan. So macam-macam rejection. So sebenarnya bila kita nampak kan, bila kita nak macam mana kita nak tentukan siapa kita sekarang adalah di mana circle kita. Tu setuju tak Kak Nisa kan? betul, sangat setuju. Hmm, Jadi bila kita tahu circle kita adalah circle jutawan, bila kita duduk kat situ, kita pasti akan jadi jutawan. Cepat atau lambat, ikut konsisten kita. So memang kita sendiri yang kena konsisten, kita sendiri yang kena lawan cabaran masuk kelas waktu malam ni. Waktu tengah bercuti ni, ya. kita masuk kelas. Tu cabaran pertama tu kan Nisa, yang ramai Hmm, tak boleh ala kelas. Aku tengah bercuti kan. Itu saya pun sebenarnya hari ni kita dah start bercuti kan. So saya pun hmm. jadi MMC Sabtu ni juga ramai juga bercuti. Hati ni macam nak gentar tu kan, ni salah aku jadi speaker waktu orang tak ada je tu kan. So kita Hmm. nak berjaya, kita kena buang semua rasa tu.
kenduri kendara ke kan, anak nak beranak ke apa dan sebagainya, memang macam-macam alasan. Tapi kita nak berjaya, itulah benda yang kita kena lawan, kan. Ya, So betul. mesti Kak Nisa ada satu goal kan, mesti Kak Nisa ada satu benda yang Kak Nisa nak capai dalam forever ni, yang bila Kak Nisa nak kejar goal setting Kak Nisa tu, mesti dia ada satu rutin kan Kak Nisa, yang buat Kak Ah, Nisa konsisten. Boleh tak Kak Nisa share dengan kita orang apa rutin Kak Nisa ni sampai Kak Nisa tak give up dan terus berjuang nak buktikan ke orang luar, ini adalah platform yang terbaik ni. So boleh tak Kak Nisa share dengan kami apakah rutin harian Kak Nisa yang Kak Nisa tak give up, yang nak tak nak, malas tak malas, aku tetap juga kena buat ni. Boleh tak Kak Nisa share sikit? Alhamdulillah lah. Kak Nisa bukanlah orang yang hebat sangat. Dan Kak Nisa pun tak adalah tip rutin ke yang orang kata gempak-gempak kan. Tak ada. Cumanya Kak Nisa, apa yang Kak Nisa buat hari-hari, uh, ramai je yang tanya. Kau orang buat, kau buat apa Dia kata, sampai boleh sustain, boleh grow sampai boleh grow bisnes. Maksudnya boleh bertahan sampai ke hari ni. Kak Nisa, apa yang Kak Nisa buat adalah konsisten buat langkah-langkah kecil. Orang yang kadang-kadang orang nampak benda ni benda kecil tau. Tapi sebenarnya actually benda kecil ni lah yang beri impact setiap hari. Actually kalau rutin tu sama je. Apa yang anda semua dalam Zoom Live malam ni buat, itu juga yang Kak Nisa buat sebenarnya. Cumanya ada beberapa perkara yang Kak Nisa tekankan lah. Especially macam, yelah dunia zaman sekarang ni, kita pun faham kan. Sekarang ni memang zaman online. Jadi nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, kita kena mulakan buat branding diri sendiri. Itu yang Kak Nisa, yelah upline Kak Nisa pun memang tekankan kan, buat apa tu, personal branding. Jadi kita, apa yang Kak Nisa buat, even rasa macam rajin ke tak rajin pun Kak Nisa paksa juga buat. Sebab branding ni penting lah. Sebab bila social media, macam lagi Kak Nisa ni tak ramai kawan Kak Nisa tak ada ramai kawan. Ah, Orang tak akan kenal kita kalau kita sendiri tak nak ke depan kan, tak nak tampilkan diri. Jadi Kak Nisa gunakan social media tu memang memang untuk buat bisnes. Jadi kat situlah Kak Nisa menonjol. Kak Nisa apa tu, mulakan dengan, yalah, daripada 5 tahun lalu. Kak Nisa start dengan kenalkan diri. Siapa Kak Nisa? Kak Nisa suri rumah kan. Yang buat bisnes dari rumah, sambil jaga anak pun kita boleh buat bisnes. Bisnes yang senang-senang. Jadi itulah branding Kak Nisa bawa daripada 5 tahun lalu sampailah sekarang. Branding. Kalau Kak Nisa tak buat branding 5 tahun lalu, Kak Nisa rasa Kak Nisa pun takkan ada follower sampai 100K. Dan Kak Nisa pun tak akan kenal dengan ramai orang. Dan orang pun tak boleh nak cari Kak Nisa. Betul tak? Sama juga. Anda semua pun mulakan branding tu. Personal branding tu. Sebab personal branding ni dia tak jadi dalam satu malam tau. Dia ambil masa. Ada orang ambil masa, yang memang rajin, memang kan, dia orang kata konsisten buat video apa semua. Uh, Lajulah dia punya follower naik kan. Tapi ada masa, ada setengah orang macam Kak Nisa sendiri, dia tak selaju itu. Jadi kita kena, memang kena ambil masa lah. Kena buat dari sekarang. Kalau siapa yang belum ada buat, belum start buat personal branding, kena buat personal branding dari sekarang. Lepas tu konsisten lah. Kita ni uh, portraykan diri kita sebagai apa. Macam Kak Nisa, memang Kak Nisa ulang-ulang cakap Kak Nisa suri rumah, Kak Nisa suri rumah, Kak Nisa suri rumah. Buat bisnes dari rumah. Jadi orang yang datang kepada Kak Nisa adalah orang-orang yang nak cari peluang bisnes yang memang nak buat kat rumah. Kebanyakan memang dalam-dalam Kak Nisa yang memang Kak Nisa develop, memang adalah pun daripada kalangan-kalangan suri rumah juga. Walaupun ada jugalah yang dari apa tu, orang kata penjawat awam, cikgu, semua semua ada. Tapi ialah yang sama-sama bersemangat macam Kak Nisa adalah orang-orang yang macam Kak Nisa juga. Sebab tu personal branding ni penting tau. Dia akan datang kat kita, orang-orang yang macam kita juga. Jadi korang kena puterikan diri korang sebagai siapa. Kalau nak coach kurus, orang yang nak datang kat kita mungkin orang-orang yang nak kurus lah kan. Macam gitulah, sedikit sebanyak yang Kak Nisa ni faham. Okey, lepas tu keduanya Kak Nisa memang biasa plan awal-awal. Kita sebelum kita nak post ke apa ke, kita plan dulu apa benda
yang kita nak, konten yang kita nak share. Supaya esok walaupun busy ke apa ke, kita tak kalut lah. Kadang-kadang ada masa kita memang memang tak boleh nak elak, ada juga memang ter terkucil lah juga kan. Tapi uh, kita cepat-cepat back on track. Kena buat juga. Okay? Sebab kita bukan 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 semua benda kita boleh kontrol, betul tak? Lepas tu Kak Nisa sentiasa follow up leads. Alhamdulillah sekarang ni Kak Nisa dah berdua dengan suami. So kita memang bagi-bagi kerja. So macam awal pagi tu dah settle semua anak semua, dah bagi sarapan apa semua, kita memang terus masuk kita punya Soho. Suami memang tugas dia, dia buat dia punya kerja, dia yang follow up semua leads, prospek. Lepas tu Kak Nisa just follow up Kak Nisa punya downline, PNM apa semua, coaching semua Kak Nisa buat lah. Macam tu. Guide downline, kalau macam ada ahli-ahli baru, kita terus setting untuk kita buatkan kelas untuk NDO apa semua, ajarkan yang untuk kenalkan bisnes, guna apps apa semualah. Kalau macam yang VIP tu, kita memang dah VIP tu kita memang terus fokuskan dia orang untuk upgrade jadi supervisor. Itu memang Kak Nisa. Develop Kak Nisa. Kalau follow up semua suami. Macam tu. Lepas tu untuk pengguna pun kita memang, kita kan kita ada downline kita yang memang nak jadi pengguna kan, ada downline kita memang nak buat bisnes. Jadi kita follow up dua-dua lah. Semua yang customer-customer yang regular customer tu kita servis. Memang hari-hari kita servis. Sebab apa, kita punya customer pun dah ramai, jadi kita bahagi-bahagilah setiap hari. So kita buat by group. So hari ni kita follow up grup A, besok grup B, grup C, macam gitulah kita bagi-bagi. Okey. Lepas tu uh, sangat-sangat penting, memang kena konsisten lah. Sebenarnya actually kita buat benda yang sama je. Betul tak? Yelah, 5 langkah, betul tak? Benda tu kita kita buat ulang-ulang. Kalau rasa macam hari ni kita buat, esok rasa macam malas, apa tu, back on track balik. Buat balik. Macam tu lah. Lepas tu Kak Nisa pun macam tim mana yang tak ada hari yang tak ada kelas, yang bercanggah dengan BOI, dengan tim AUC punya kelas, Kak Nisa memang akan set dah appointment siap-siap untuk coaching one to one. Especially Kak Nisa fokuskan kepada Kak Nisa punya fighter-fighter lah. Lepas tu dengan Kak Nisa tengok mana yang ada rasa potensi yang kita boleh develop tu, kita memang dah siap-siap dah jadual kita nak coaching dia orang. Macam tu. Itu je lah yang Kak Nisa rasa semua orang pun buat benda yang sama, betul tak? Uh, Cuma kita macam Kak Nisa, pendapat Kak Nisa sendiri lah kan. Kak Nisa banyak luangkan masa untuk downline secara personal. Sebab bila kita dah rekrut dia orang kan, kita tak cukup untuk bawa dia orang masuk kelas je. Kita kena keep in touch juga secara personal. Sebab kita nak bonding kan. Jadi selain daripada kita bagi dia orang faham pasal bisnes, kita juga nak dia orang rasa selesa dengan kita. Supaya apa-apa pun dia akan, bila dengan kita tu dia rasa macam nak tinggal pun sayang. Macam gitulah. Lepas tu bagi Kanisa lah, bisnes ni bukan magic lah, kan. Walaupun kita ada sistem, walaupun kita buat apa tu orang kata, kita nak kena buat dengan konsisten lah. Barulah orang kata result tu datang. Ah, Cepat ke sangat cepat tu nombor dua. Yang penting kita buat gerak-gerak hari-hari, kena ada progress, kena buat aktiviti bisnes kita. Kena paksa lah. Lagi sekali cakap paksa diri. Itu je. Oh, betul. So sebenarnya rutin harian kita ni yang buat kita berjaya, betul tak? Bila kita, Betul. saya suka bila Kak Nisa kata langkah yang kecil. Sebab Hmm. orang ni biasanya dia nampak macam benda yang besar, lepas tu nanti bila dia Ya. tak capai dia akan give up. Bila ada rejection Hmm. sikit dia akan give up. Tapi bila kita tidak melihat progres yang kecil, Hmm. maksudnya rutin Kak Nisa tadi, Kak Nisa
follow up customer setiap hari, benda yang sangat Ya. basic kan. Tapi tak Hmm. semua antara kita yang buat. Kan sebab cabaran dia adalah diri kita sendiri. Kan mesti jadi macam malas lah kan. Saya sendiri pun bila dah lama pun rasa macam alah give upnya macam tu kan. Buat benda yang sama je kita buat kan. So Ah, nak capai satu assignment tu bagi saya bukan sembarangan. Mesti Kak Nisa ada satu goal setting. Saya percaya Kak Nisa ada satu goal setting supaya Kak Nisa boleh terus konsisten buat langkah yang kecil tu. Kak Nisa boleh tak Kak Nisa share kan apakah kejayaan-kejayaan Kak Nisa sepanjang di dalam Forever Living yang boleh bagi inspirasi kat kami, sebab setiap kejayaan orang dia berbeza-beza. Kan? Bukan kita cerita pasal kejayaan tu mesti yang gah macam tu, tak. Setiap ya. orang kejayaan dia adalah berbeza-beza kan, sebab kita berlari di atas track kita sendiri. So boleh tak Kak Nisa sharekan kejayaan yang Kak Nisa dah capai dan apakah goal setting yang Kak Nisa boleh buat rutin Kak Nisa tu tanpa give up? Boleh tak Kak Nisa share dengan kami Kak Nisa? InsyaAllah. Sebelum tu kan Lin, Kak Nisa nak Ha? tambah sikit yang tadi. Okay, Hmm. ada setengah orang, uh, especially yang Kak Nisa nampak lah dalam tim Kak Nisa kan. Mm-mm. Uh, Pasal sekarang ni, kan kita belajar automation, betul tak? Betul? Ada setengah tim kita yang bila dia rasa dia tak boleh nak buat automation, dia dah give up. Terus dia Give stop. up Betul tak? susah. Betul? Dia rasa Mm-mm. dia susah, dia tak boleh nak buat. Mm-mm. Macam Kak Nisa sendiri, okay, Kak Nisa akan tengok tahu potensi Kak Nisa punya anak tim. Kalau Kak Nisa tengok dia memang uh, agak tak senang nak buat yang orang kata auto automation ni ataupun yang Mm-mm. bab-bab teknikal, Kak Nisa tak akan suruh, tak akan paksa, tak akan suruh dia orang buat e-learning portal ke apa ke. Kak Nisa tak suruh. Kak Nisa suruh buat lima langkah je. Sebab lima langkah semua Mm. orang boleh buat, betul tak? Guna Betul? produk, Betul? ah, guna Mm-mm. produk, share pasal produk, buat Mm-mm. demo, itu je. Jadi kat situ, Kak Nisa tekankan kat dia orang kena rasa income dulu. Dia orang kena ada result, dia orang kena ada income dulu. Sebab bila dia orang dah dapat income, dia orang rasa macam seronok, dia orang yakin. Jadi bila dia sendiri yakin, kan, barulah dia orang happy nak buat. Even kalau nanti next barulah kita top up. Bila dia dah rasa seronok, dia dah ada Mas. income kan. Mm. Income, tak kisahlah. Ada setengah orang dapat 500 pun dah happy, betul tak? 200-300 pun dah Betul? happy. Betul? Ini kan pula kalau dia buat tiba-tiba dia boleh dapat 2,000, 3,000 memang happy. Jadi dari situlah semangat dia orang akan bangkit. Jadi Kak Nisa tak ajarkan benda yang tak senang. Kak Nisa ajar yang senang je. Kak Nisa tengok dia orang tak boleh buat, tak apa, kau tak payah buka dah. Learning portal ke automation ke buat apa ke tak payah. Ini personally lah Kak Nisa, apa yang Kak Nisa buat. Kak Nisa akan suruh dia orang fokus buat 5 langkah dulu. Sampai korang ada income, dia orang dah ada result, nanti sikit-sikit kita baru kita ajarkan yang orang kata advance. Macam tu lah. Upgrade lah kiranya Kak Nisa, betul Upgrade, kan? sikit-sikit upgrade. Betul. Ni bila rasa tak boleh buat automation terus stop. Ya, Macam mana tu? ramai yang rasa Ya, macam bila dia tak betul? boleh buat, aku tak boleh buat. Terus dia orang tak nak buat. Tapi Betul? actually sebenarnya benda tu benda simple je kalau dia share pasal produk, ada orang nak cuba, kan dia dah dapat. Walaupun yelah kalau jual sebotol aloe vera dapat 35 ringgit, betul tak? Kan Betul, happy tu. betul. Jadi bila dia orang dapat orang kata hasil, baru dia orang rasa macam, banyak rupanya dia orang boleh dapat kat sini. Barulah orang kata dia orang happy. Macam itulah. Dan Alhamdulillah, Kak Nisa sepanjang 5 tahun ni, daripada uh, uh, Cik Mani boleh sharekan slide yang ke-9 tu. Alhamdulillah daripada awal-awal dulu Kak Nisa cakap nak cari backup income kan, nak Mm-mm. cari income tambahan. Actually waktu tu Kak Nisa fikir apa tahu dapat lepas duit dapur pun jadilah. Berapa Sama target Kak je kan. Nisa? Duit Ah, dapur tu berapa Kak Nisa? Duit Waktu dapur tu. biasa Kak Nisa lah kan untuk anak beranak dulu dengan anak sekolah apa semua. At least sebulan kalau duit dapur ni, nama duit dapur ni, Mm-mm. Mm-mm. at least kurangnya 500-600 mesti ada kat tangan. Mm. Sebab kita yelah kita nak hidangkan anak-anak kita makanan yang elok-elok kan. Jadi Mm-mm. kita kena bagilah yang the best. Jadi at least kurang-kurangnya 500 zaman sekarang ni dapatlah ayam makan sedap-sedap sikit Mm. kan. Jadi target Kak Nisa awal-awal dulu nak dapat 500 pun jadilah. Dengan sambil Kak Nisa nak carikan
apa tu nak dapatkan duit ekstra untuk belikan anak suplemen kan yang kecil tu, dengan anak yang eczema teruk tu. Itu je. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, Allah bagi lebih lagi. Subhanallah. Lebih daripada apa yang Kak Nisa minta dan lebih daripada apa yang Kak Nisa sangka. Ya Allah. uh, Kalau tengok kat sini inilah perjalanan Kak Nisa. Dari mula dulu, awal-awal dulu Kak Nisa seorang-seorang. Sekarang Alhamdulillah dah ada tim yang agak besar juga, okay? Uh, dan ada sahabat-sahabat seperjuangan yang sama-sama kan. Kita nak bantu orang, ramai lagi orang kat luar sana kita nak bagi orang sihat. Selain daripada kita sihatkan diri kita, kita nak orang kat luar sana nak bantu orang lain sihat juga kan. Lepas tu sihat poket tu yang penting, betul tak Lin? Betul-betul. Kita nak bantu orang pun dapat dapat bebas keuangan juga. Lagilah zaman sekarang ni, ya Allah, sangat mencabar kan. Semua benda jadi mahal. Even barang dapur pun sekarang ni dah mahal. Jadi Ya. bila sampai bila kita nak orang kata bercatu-catu. Lepas tu bila contohlah nak minta itu ini kan, nak makan teringin nak makan tu, kita sampai bila kita nak beralasan. Nanti tunggu gaji, nanti tunggu gaji, sampai bila. Jadi sekarang itulah yang Kak Nisa buka mata setiap orang, especially dalam tingkat Nisa lah, bagi bagi diorang nampak kita kena buat bisnes ni. Sebab apa? Ah, Yelah, insya-Allah dengan bisnes ni bila kita konsisten, kita dah ada dekat platform bisnes yang sangat tepat, sangat sangat bagi untung sangat besar kan. Jadi kita uh, ikut je lah apa yang mentor dah ajarkan, kan. Kita buat betul-betul, kita buat dengan ilmu lah. Ikut apa yang mentor dah ajarkan dengan ilmu, kita buat tindakan yang betul, insya-Allah. Hasilnya beginilah yang macam korang nampak. Walaupun bagi Kak Nisa, yelah, ini kejayaan besar untuk diri Kak Nisa. Bayangkan daripada seorang yang tak pandai cakap, dari seorang yang introvert, sekarang ni Alhamdulillah sikit-sikit, walaupun tak ambil masa Kak Nisa tak cepat tau. Kak Nisa tak cepat. Bayangkan kalau kalau 5 tahun, ingat tak? Kok Sun pun tak silap Kak Nisa, Kok Sun pun join 2020 tu tak? Kok Betul. Sun dah jadi SBM dah. Kak Nisa belum lagi. Tapi Kak Nisa tak bandingkan diri Kak Nisa dengan orang lain. Kak Nisa percaya proses tu, dengan melalui proses ni Kak Nisa percaya insya-Allah satu hari aku pun boleh jadi macam dia. Kak Nisa pun memang memang orang kata berazam dan berimpian kita nak capai kan, nak capai segala insentif yang ada dalam Forever. Tapi kita kena sedar diri jugalah diri kita macam mana, betul tak? Kalau kita ni belum belum banyak ilmu, so kena kena top up ilmu setiap hari. Jadi kita kena kena kerjakanlah, kena lawan, buat buat tindakan. Dan alhamdulillah sikit-sikit walaupun tak cepat macam orang lain, tapi nampak tak? Ada perubahan untuk diri Kak Nisa lah. Especially lah Kak Nisa, yang Kak Nisa dapat, ya, Alhamdulillah daripada awal join sampai ke hari ini Kak Nisa tak pernah culas pegang 5 cc. Itu paling penting kan untuk berjaya kat Forever. 5 cc tak pernah culas, dan Alhamdulillah sikit-sikit Kak Nisa naik ke level, yelah, daripada level VIP sampailah dah ke recognized manager, dan Alhamdulillah Kak Nisa uh, sekarang ni dah dalam masa setahun ni Alhamdulillah tersenarai dalam top 20 kita punya PNM, kan, group semua. Sangat-sangat rasa macam Kak Nisa pun tak percaya, dan Kak Nisa pun rasa macam ya Allah, aku pun tak percaya aku boleh buat. Tapi itulah hakikatnya kan, bila kita kita percaya pada proses, kita betul-betul nak. Actually kejayaan ni dia akan datang betul-betul pada kita bila kita betul-betul nak. Kita nak sangat-sangat. Benda tu insya-Allah, benda ni lah yang akan drive kita, kita buat. Kita buat dan buat dan buatlah. Walaupun dulu, bayangkan dulu Kak Nisa nak cakap depan orang pun malu. Alhamdulillah sekarang ni dah berani sikit kan, nak pegang mic, nak pegang mic, naik stage kan. Lepas tu bolehlah orang kata bagi bagi motivasi macam mana ni sikit-sikit kat korang kan. Macam itulah. Ah, dan Alhamdulillah, doakanlah Kak Nisa, doakan untuk korang semua, dan korang pun doakanlah juga untuk Kak Nisa. Semoga kita sama-sama kita boleh capai setiap impian kita kat dalam Forever ni lah, insya-Allah. Bisnes ni uh,
apa tu, dia bukan sahaja ubah hidup Kak Nisa dari segi masa, income, dan yang paling penting impact dia kepada orang lain juga. Kak Nisa percaya kalau Kak Nisa boleh kan, uh, orang yang dalam Zoom live ni insya-Allah malam ni pun semua 10 kali lagi boleh kan. Yang penting jangan tunggu sempurna lah. Kalau tunggu sempurna memang tak akan ke mana-mana lah kita. Jadi kita kena mula je dulu. InsyaAllah. Nanti Allah cukupkan yang lain-lain tu. InsyaAllah. Dan lagi satu, okay, goal setting. Kak Nisa pun dah sediakan dah goal setting sebenarnya. Memang setiap tahun kita ada buat goal setting. Awal sebelum masuk tahun baru lagi kita dah buat goal setting dah. Alhamdulillah, inilah. Hello, hello. Dengar tak? Okey, Kak Nisa, dengar. Dengar eh? Dengar. Ha. Okay. InsyaAllah. Sekejap eh. Sekejap. Ah, Okey, inilah impian dan hala tuju kami. Okey, Kak Nisa dan suami insya-Allah untuk tahun 2026 ni. Tahun 2025 pun alhamdulillah banyak dan kita dah capai, ada yang kita dah capai, ada juga yang belum capai, tapi kita tak give up, kita bawa untuk tahun 2026. Insya-Allah inilah hala tuju kita. Kami untuk tahun 2026, okey. Kita bukan nak kejar duit semata-mata, tapi kita nak kejar tu dah macam macam uh, MDM Izalin cakap tadi kan, kita apa perubahan yang kita nak. Jadi dia walaupun kita tak cepat macam orang lain tapi ada perubahan, betul tak? Kita nak kejar impact untuk diri kita tu yang penting. Lagi satu kita nak bantu lebih ramai orang lah untuk hidup lebih sihat kan. Lebih apa tu orang kata bebas keuangan, insya-Allah bebas masa juga. Dan Alhamdulillah kejayaan yang paling besar bagi Kak Nisa dapat bagi kebebasan masa pada suami. Tu yang paling penting lah tadi. Sebab apa? Selagi mana kalau Kak Nisa buat seorang-seorang, Kak Nisa rasa Kak Nisa pun tak boleh nak speed. Jadi Kak Nisa bagi berhenti dia dulu. Jadi bila kita berdua, jadi boleh laju kan. Jadi itulah matlamat Kak Nisa. Kak Nisa nak berhentikan dia kerja dulu. Jadi Alhamdulillah, InsyaAllah dengan goal setting ni, kita dah siapkan ada tarikh apa semua kan, dengan angka yang jelas. Sebab yelah, kalau kita nak macam yang kita dah belajar dengan Kok Sun baru-baru ni kan dalam lagu setting, kalau impian tak ada tarikh, hanyalah angan-angan je. Jadi kena buat goal setting, letak tarikh siap-siap, sebab benda ni bila kita tengok hari-hari dia akan jadi kita punya subconscious mind, betul tak? Jadi dia akan ingatkan kita. Rasa macam malas pun bila nampak, aku kena buat, aku kena buat. Jadi setiap satu ni kan, kita dah pecahkan kepada strategi insyaAllah, tindakan by bulan, by minggu, insyaAllah lah. Kita letakkan target bukan untuk kita nak bangga, tapi insyaAllah sebagai kita punya hala tuju, kita untuk kita drive, okay, supaya setiap hari kita tahu kenapa kita nak kena buat, kan, kenapa kita nak kena buat forever ni, apa yang kita nak kena buat. Jadi uh, antara yang paling kita impikan lah, macam Kak Nisa dan suami kan, kita besar, kita berimpian besar kan, insyaAllah kita nak 50,000 sebulan macam lah MDM semua kan. Memang impian lah. Kita bukan nak kaya seorang-seorang, tapi insyaAllah bila kita ada rezeki lebih, insyaAllah kita boleh berkongsi dengan orang lain, betul tak? Dan target Kak Nisa juga untuk capai seorang manager kan. InsyaAllah bila kita capai ni, itu adalah satu bukti lah yang mana kita bantu tim kita kan. Ramai tim kita naik kan. Sebab kat Forever ni kita nak berjaya, kita tak berjaya seorang-seorang, betul tak? Kita kena bantu orang bawah kita kan. Bila dia orang berjaya, insyaAllah kita pun akan ikut berjaya. Okay, dan target Kak Nisa, insyaAllah tahun 2026 ni Kak Nisa nak 500k follower. Doakan Amin. dan insyaAllah Kak Nisa doakan untuk korang semua juga. Kita sama-sama lah InsyaAllah Kak Nisa memang berimpian sangat nak dapatkan 500k database. Okay, untuk kita ada lebih banyak lagi impact insyaAllah akan datang. Kita nak positif, influence yang positif lah. Okay. Dan yang paling penting, Kak Nisa dekat sini dapat buat sama-sama dengan suami lah. Itu memang ultimate impian lah. Dan Alhamdulillah, insyaAllah
Suami dah dapat berhenti dah. Tapi kita kita kena fokus pula untuk kerjakan sampai semua impian kita ni jadi realiti insya-Allah. Kalau kita tak ubah, kalau kita tak plan hidup kita ni kan, kita takkan, kita akan masuk dalam plan orang lain. Kan. So kita sama-sama insya-Allah kita berimpian, orang kata dream big insya-Allah, dan kita bertindak ikutlah apa yang kita nak capai. So kalau kita nak capai, kita kena kerjakan lah macam ikut apa yang kita nak capai tu. Kalau nak dapatkan income 50K, kenalah buat gerak kerja income 50K tu, betul tak? MD Rizali. Jadi Betul. kena gila lagi lah orang kata. Okey Kak Nisa, daripada RM500, impian daripada RM500, akhirnya Kak Nisa berjaya capai income 5 angka daripada rumah. Daripada seorang suri Alhamdulillah. rumah yang yang tak tahu pun Facebook pun tahun 2020 baru Ya. buka, sampai sekarang ni nak mensasarkan follower di TikTok 500,000. Subhanallah, sangat-sangat luar biasa. Apa yang saya dapat rumuskan daripada apa yang Kak Nisa sharekan tadi, Kak Nisa bermula dengan impian yang kecil dan langkah Hmm. yang kecil tapi konsisten. Kan Ya. Kak Nisa capai semua target yang kecil-kecil dengan 5 sisi, Ah, elok ambassador kan. Lepas ya tu betul. develop team tanpa jemu. Itu key yang sebenar untuk kejayaan yang sebenar. Kita tak boleh nak terus berjuang nampak yang besar. Bila kita jatuh sikit, kita terus give up. Tapi Kak Nisa Betul. buktikan pada kami, tak apa, it's okay 5 tahun kan, it's okay berjuang, tak apa kawan-kawan lain dah naik, yang penting aku konsisten. Dan sebenarnya Business Forever Living adalah satu bisnes maraton. Okay, Ya. kita bukan tentang siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang lama bertahan ke garisan penamat. Kan. Ya So, betul. Betul. saya sangat teruja dengan apa yang Kak Nisa buktikan pada kami. Kak Nisa tunjuk kejayaan tu kena buat slow-slow kan, tapi akan sampai, jangan give up dan macam-macam yang Kak Nisa dah share lah. So sekarang ni kita nak tengok Kak Nisa pada soalan yang sangat banyak dah ni. Ada yang sampai mesej saya, nanti suruh Kak Nisa jawab soalan tu. Ya, saya kata sabar. Okay. So kita nak tengok apa soalan tadi yang first kali. Kejap kita pergi pada soalan first tadi. Ni soalan Wahyuna Said. Saya rasa download Kak Nisa juga kot. Okay. Dia tanya, sebelum Kak Nisa buat VTT untuk dapatkan lead, adakah Kak Nisa juga buat iklan jual produk? Ada tak rasa down bila tak ada sale? So apa tindakan Kak Nisa selepas tu? Silakan Kak Nisa. Eh, Dia sebenarnya benda ni normal tau dalam bisnes. Boleh dikatakan hampir semua orang pun hadap benda yang sama, betul tak? Kadang-kadang kita share tapi orang bukanlah reject. Dia kata nantilah, kan. Actually benda ni, kalau dalam bisnes benda ni normal. Ah, Apa yang Kak Nisa buat adalah kau dah, kau say no, aku go next. Macam tu je Betul? lah. Sebab kita Betul? tak boleh nak tunggu. Kita tak boleh nak Betul. tunggu dia. Kalau kita tunggu dia, bertangguhlah kita kat situ kan. Betul tak? Jadi Betul. go next je. Go next. Sebab ada berapa juta lagi manusia yang dalam dunia ni belum tahu pasal Forever. Jadi kita go next je. Jangan buang masa. Uh, tapi dalam pada masa sama kita improve lah, kita carilah juga kan. Kenapa kita troubleshoot diri sendiri? Kenapa aku punya apa tu, contohlah kita share iklan ke apa kan, tak ada orang like, tak ada orang PM, tak ada. Kita kena tengok macam mana kita buat iklan tu. Kan? Ah, ba, ba, Apa tu? Biasanya kalau macam suami Kak Nisa kata, kita nak buat iklan ni untuk apa? Kita nak bagi apa kat orang? Kita nak orang tertarik. Kenapa nak buat tertarik dengan kita? Jadi kat situ kita improve lah. Kena troubleshoot selalu. Jadi kalau buat iklan tu, bak kata Kak Miza, buat marketing jangan short sendiri. Hmm. Jadi kena 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 tengok. Dan dia banyak faktor lah sebenarnya bila kita buat marketing ni. Kan, bila kita share tu, siapa target audiens kita. Lepas tu kita kena tengok juga, okey, kat mana kita share. Kita kan ada teknik rainbow apa semua kan. Kadang-kadang kita share dekat grup yang memang orang tu bukan potensi untuk membeli pun. Jadi nampak tak? Bila kita tembak kat tempat yang salah, jadi maka tak ada hasil. Jadi kita kena kaji juga. Kalau kita nak rainbow, kita nak
Rainbow dekat grup-grup yang mana, kat mana grup yang aktif. So kat situlah kita tembak, betul tak? Dan marketing kita tu sekarang ni kalau tengok uh, secara ni lah kan, banyak aja iklan-iklan yang walaupun kadang-kadang kita tengok macam tak ada like, tak ada ni kan, tapi ada je orang yang PM. Macam mana nak dapat PM tu, so kena kena belajar lagi lah. Kena belajar lagi dengan kita punya mentor, insya-Allah. Apa pun Kak Nisa nasihatkan, kalau tak ada result apa yang kita buat tu, jangan diam. Tanya tanya kita punya upline, tanya kita punya upline, kenapa saya buat macam ni tapi tak ada orang PM, tak ada orang ni, tak ada lead masuk. Jadi kat situ kita sentiasa ni lah, improve. Ada lagi tak tadi? Apa lagi Lin tadi awak cakap? Betul. Betul, sebab tu Kak Nisa sebenarnya dia besarkan followers. Sebenarnya bila follower kita ramai, kita ada potential leads yang lagi besar. Ya, betul. Kan, baru kita boleh say no. Tapi kalau Ah, kita ada followers 1,000, kita nak say no pun kita nak nangis. betul, betul. Betul. Kan? Like, jadi actually dia sebenarnya bukannya nasib lah. Dia kena ada strategi juga. Betul, saya Kena ada setuju. strategi juga. So, Saya setuju. Maksudnya kita kena kena macam Kak Nisa awal-awal tadi dah sharing, Kak Nisa sentuh tentang personal branding kan. So kena ya. rajin buat personal branding, bagi Hmm. orang nampak, baru orang Hmm. nampak. Baru kita kurang baru rejection tu ada, tapi kita tak heran. So aku ramai Ah. lagi follower gitu. Actually, orang nak beli produk dengan kita ataupun orang nak join business dengan kita, dia bukan sebab produk itu itself. Actually, orang trust kita tau. Kita kena buat orang trust kita dulu. Saya Bila percaya. orang trust kita, bila orang dah betul-betul trust dengan kita, dah selesa dengan kita tak payah jual pun orang akan cari. Orang akan cari kita. Dia akan tanya, tanya, tanya. Dan orang akan nak beli dengan kita dan orang akan nak join dengan kita. Sebab tu Kanisa ulang lagi. Branding is sangat penting. Personal branding sangat penting. Jadi buatlah sampai orang betul-betul kenal kita. Selagi nak tahu orang kenal kita ke tak, kau pergi mana-mana orang tegur tak? Ataupun orang yang asing lah, maksudnya bukan orang yang kita kenal. Contoh pergi kat RNR kan, tiba-tiba ini Kak Nisa ke, kan orang yang kita siapa kan. Saya follow Kak Nisa. Jadi kat situ nampak tak impact kita punya personal branding dah jadi. Even kau pergi kerja majlis kahwin kan, tiba-tiba je ada orang, ni Kak Lin maknanya personal branding korang dah jadi. Macam tu. Hmm. Sampaikan orang nampak kita tau, orang kenal kita walaupun kita tak kenal dia. Ah, Kena Hmm. buat sampai macam itulah personal branding tu. Sampai betul-betul dia orang kenal kita walaupun kita tak kenal dia. Kan Kak Nisa, maksudnya Kak Nisa cakap tadi, kita kena bagi orang percaya, baru apa yang Yes, kita percaya. jual, orang beli. Ya. Macam Dato' Alif Syukri. Ya. Kan, nak dia jual batu pun orang beli. Dia jual apa pun orang beli tu tak? Kan. So, the power of personal Kita bukan branding. artis. Sangat-sangat power. Kena ingat Hmm. tahu, kita bukan artis. Kita belum lagi lah jadi influencer pun. Even kalau Kak Nisa pun, walaupun 100K follower tu belum lagi memberi impact yang besar pun kepada orang. Tapi yelah, kita kena usahakanlah untuk jadi lagi banyakkan follower kan. Supaya kita kena buat orang betul-betul trust kita. Barulah dari situ nanti, bak kata Lin cakap tadi, jual batu pun orang beli. Ya, betul. Kita tak jual pun. Kita tak payah nak jual-jual sangat pun. Orang yang datang kan Hmm. nak cari kita. Okey, Kak Nisa. Seterusnya soalan dia daripada MDM Siti Rafida. Apa betul tips? Jangan kena ban dekat TikTok. Dia tanya. Dia sebenarnya TikTok ni sekarang ni dia tengah, orang kata, banyak perubahan lah. Nak kalau dari segi teknikal, Nisa actually Kak Nisa tak berapa terror sangat. Yang betul-betul faham logaritma apa semua tentang media sosial ni, suami suami Kak Nisa. Kalau nak minta tips dia, insyaAllah nanti kita akan boleh suruh dia buka kelas ke apa kan. Sharekan tips tu. Sebab sebenarnya banyak faktor lah. Kalau even dekat social media, bukan sahaja TikTok, even Facebook, lagi apa, IG, dia ada uh, rule and regulation dia sendiri kan. Jadi kita kena kaji dululah, kena kaji juga
apa yang boleh mengelakkan kena restrict, apa yang menyebabkan kena restrict. Jadi benda-benda tu kita boleh dapat elak. Kadang-kadang konten tu okey je sebenarnya, tapi mungkin ada perkataan-perkataan ataupun ada benda-benda yang boleh trigger. Jadi kita kena 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 orang kata restrict ataupun kena violation tu. Jadinya kena kena study jugalah konten kita. Kena tengok konten Ah, jugalah kan ah, Kak. dan kena banyakkan konten soft sell lah bagi Anissa. Sebab bila kita terlalu hard sell, sebab dekat dekat TikTok ni, especially lah business networking ni, dia sangat-sangat orang kata sensitif Sensitif. tau. Betul. Jadi banyakkan konten soft sell je. Sekarang ni buat konten soft sell dulu. Bila sampai orang rasa macam dah selesa, kita punya follower pun dah trust kita kan. Nanti baru kita sikit-sikit kita sulam dengan yang hard sell tu. Okay, Kak Nisa. So seterusnya, ni tentang rejection ni. Macam mana nak dapatkan kepercayaan prospek? Ada kawan sekolah nak resign tapi cakap tak minat nak buat bisnes. Dia tanya. Trust daripada Okay. prospek Kak Nisa. Macam mana Kak Nisa buat? Kalau prospek ni, macam Kak Nisa cakap lah tadi kan. Uh, kita pun tak boleh nak paksa orang. Okay? Kita pun tak boleh nak paksa-paksa dia suruh join kita. Apa yang kita boleh buat adalah satu, first kita silaturahim dulu. Kita kena jaga silaturahim dengan dia. Walaupun mungkin dia belum berminat sekarang, tapi percayalah cakap Kak Nisa, insya-Allah bila kita ada result bila kita ada progress, kita tunjukkan result kita. Sebab tu kita kena konsisten buat sharing dekat semua platform social media yang ada. Kalau boleh biar dia nampak kita je kan. Dia Hmm. pergi dekat WhatsApp, tengok WhatsApp status muka kita. Dekat Facebook muka kita kan. Walaupun sekecil-kecil kejayaan kita kena share juga. Mungkin dia belum perlukan bisnes tu hari ni. Sebab tu dia bukan reject sebenarnya. Actually sebenarnya kalau nak cerita pasal reject, suami Kak Nisa pernah reject Kak Miza 5 tahun dulu. 5 tahun yang dulu. Sebab suami Kak Nisa ni orangnya skeptical tau. Skeptical pasal MLM, skeptical pasal business networking. Tapi siapalah kita nak menolak takdir yang Allah kata kun fayakun jadi jentik kau comeback kan. Tapi actually sebenarnya dia bukan reject. Dia cuma belum faham je apa yang dia boleh dapat daripada bisnes yang kita nak share kat dia. Dia cuma belum faham je. Ingat tahu, dia belum faham. Jadi tugas kita adalah bagi dia orang faham. Cara macam mana kita buatlah kod macam mana cara pun, tapi buatlah cara soft sell supaya sikit-sikit dia nampak kita. Bila kita ada progress, bila kita ada result, insya-Allah dia akan follow kita, dan insya-Allah satu hari nanti dia akan comeback kat kita. Itu je. Kak Nisa pun terus terang cakap ada je kawan-kawan yang sebelum ni memang totally cakap reject. Dia tak nak. Sebab aku dah serik dia kata aku tak nak dah buat bisnes MLM. Tapi Alhamdulillah dia comeback. Jadi benda ni sebenarnya dia bukan rejection sebenarnya. Kalau ikut Kanisa dalam Forever ni tak ada rejection. Dia cuma ada persoalan yang belum terjawab. Persoalan kena tahulah. Kena tahu hot button dia lah. Apa persoalan dia yang kita kena selesaikan. Setiap orang mesti ada ni kan. Kita nak nak bantu dia selesaikan apa tu masalah dia ataupun apa yang dia nak. Jadi kita kena tahu hot button. Itu penting. Bila Hmm. kita tahu hot button orang, senang kita nak tembak dia. Senang kita Betul. nak anchor dia lah. Macam tu. Maksudnya kita pun jangan stop sebenarnya sharing Ya, tu Kak Nisa betul. kan. Betul. Sebab apa? Dia akan comeback. Percaya kan Kak Nisa? Tapi waktu dia comeback tu, kita ada lagi ke tak? Itu Ya. yang penting. Takut dia Betul. comeback, kita dah tak ada. Jadi maka dia cari lah orang lain. Begitu. Jadi Betul. yang penting kita ni. Yelah, people come and go. Tapi kita stay kat sini. Yakin, setia insyaAllah. Kita buat walaupun tak laju kan. Konsisten bergerak insyaAllah. Sikit-sikit dia akan ada result insyaAllah. Betul. Kalau kita pun macam Cik Smo, jap buat kejap tak buat, macam mana orang nak Betul. pilih? Ha. Kan? Jadi kita key dia adalah kita kena konsisten Hmm. kan. Okay, so soalan kedua macam mana nak kekal konsisten? Macam mana nak kekal konsisten? Kekal konsisten lah. Macam Kak Nisa cakap tadi lah. Kena lawan dengan diri sendiri. Ah, Buat benda yang kau rasa kau tak nak buat tu lah yang kau kena paksa buat. Tak nak. Rasa macam kalau malas tu, lawan lah rasa malas tu.
Konsisten kalau kita rasa macam contohlah ada masa Kak Nisa pun kadang-kadang ada rasa fasa rasa macam kita down kan. Kadang-kadang mood kita tak best. Jadi kita kena sentiasa ada dalam circle lah. Kena ingat rule 1, 2, 3 tu. Imitasi apa? Imitasi pemenang. Pemenang, ya Jangan betul. bersendirian. Kena kena join join kelas, join meeting. So kalau kita rasa macam kita tak kuat, cepat-cepat cari upline. Lepas tu join lah kelas-kelas, especially Teppanyaki. Kak Nisa rasa kan, banyak-banyak kelas kan. Teppanyaki ni memang rasa macam, janganlah tinggal Teppanyaki. Sebab Teppanyaki ni lah yang membuatkan kita sentiasa terbakar balik tau. Kalau rasa kurang semangat, masuklah Teppanyaki, bakar diri sendiri. Sila Betul. sharing di Ah, Tepayaki kan Kak Nisa? Sila sharing kat Teppanyaki. Betul. Dulu Kak Nisa, kalau ingat lah siapa-siapa yang ingat tu, awal-awal dulu Kak Nisa share dekat dekat Teppanyaki, tergagak-gagak sampai menangis tau. Sampai merah padam. Waktu tu Sifu yang jadi host. Sifu tu, ya Allah sabarnya. Tak apa, tak apa cakap. Dia bagi lagi cakap. Kan? Kat situlah Kak Nisa belajar cakap. Kat situlah Kak Nisa belajar kekuatan diri. Dan waktu tu, waktu awal-awal kan, rajin lah buat sharing kan, asyik muka aku je. Sampailah rasa macam dah confident, kita boleh bercakap. Even kita nak buat GP apa semua online pun, kita dah boleh bercakap. Kalau dulu tak boleh cakap, Alhamdulillah kita ada improvement bercakap kan. Jadi sebenarnya konsisten tu mulakan dengan tindakan yang kecil. Kan, raikan kejayaan yang kecil-kecil. Jadi kat situlah kita akan dapat semangat. Jadi kena sentiasa lah, sentiasa cari semangat tu dalam circle, masuk kelas, cari upline, macam tu lah. Cari orang yang energi dia tinggi. Jangan kita pergi cari kawan yang tengah down sama-sama dengan kita. Kat situ sama-sama Bunuh lah diri kelawan. tu Kak. Itu namanya bunuh diri. Macam bunuh diri lah kan, sama-sama tujuh gaung. Jadi kita, Betul. bila kita rasa down, ah, wajib cari upline lah. Sebab upline akan tahu kat mana kelemahan dan kekuatan kita. Kat situ dia akan bagi kau. Okey, betul tu. Jadi diorang ni kena share dekat Tembaki yang macam tu. Baru boleh konsisten kan. Belajar bercakap kat situ dulu. Okey. So, pernah buat iklan berbayar atau tidak Kak Nisa? Alhamdulillah so far sampai sekarang tak pernah lagi. Tak Oh, pernah okay. buat berbayar. Kita 100 memang buat ribu perniagaan. memang Ya, genuine lah. ya betul. Okey, sangat teruja. Kak, so nampak tak betapa Kak Nisa tekankan tentang personal branding. Tak payah bayar iklan pun boleh jadi Ya, 100 ribu. betul. Kan, sangat luar biasa. Okey, so next, apa jawapan Kak Nisa bila orang reject Kak Nisa semasa nak memperkenalkan produk Forever Living? Dan setakat ni dah berapa kali atau berapa banyak orang dah reject Kak Nisa sehingga dapat bertahan bersama dalam Forever Living? Tu dia soalan dia. Satu lah yang Kak Nisa belajar dekat dalam Business Forever ni kan. Rejection is supplement. Bila dia reject kita, dia kita dulu awal memang down. Kan. Tapi itulah hasil didikan mentor-mentor kan. Bila kita terima rejection tu, ditumbuhkan yang pertama tu, dia cakap alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Sebab kita tahu sebenarnya kesian kat dia. Sebab apa? Kita nak share peluang dekat dia, betul tak? Kita nak tunjukkan benda yang best untuk dia. Kita nak tolong dia. Tapi dia belum nak. Jadi kita sebenarnya dia yang rugi, bukan kita yang rugi. Jadi kita happy je. Bila kita happy, insya-Allah kita akan lebih rasa tenang kan. Sebenarnya yang penting diri sendiri dulu happy. So bila kita happy, insya-Allah kita akan okay, tak apa, go next. So go next je. Rejection tu normal. Even MDM Izalin, MDM Citra Fida pun sampai hari ni Kak Nisa yakin masih lagi ada rejection. Betul tak? Betul? Kalau tak ada rejection tu orang kata pelik juga kan. Tapi rejection tu sebenarnya normal. Normal. Jadi bila ada rejection, jangan terlalu sedih sangat. Just go next. Go next je. Itu prinsip Kak Nisa lah. Sebab apa? Kalau kita down, kita yang akan rugi, betul tak? Satu Betul? kita masa dah berjalan, betul tak? Hmm. So kalau kau nak down sehari, 2 hari, 3 hari, nampak tak 3 hari dah terbazir. Jadi kalau kena reject, dah Alhamdulillah, insyaAllah, ya Allah, aku tak tahulah rezeki apa kau nak bagi kat aku ni. InsyaAllah mudah-mudahan kau gantikanlah dengan apa tu, VIP ajaib dari syurga kau, ya Allah. Bagilah aku, ya Allah. Bagi 10 VIP, ya Allah.
Dan InsyaAllah kita teruskan aja. Sebab misi kita apa? Kita nak share manfaat pada orang kan. Kita nak tolong orang kan. So just go next. Betul. Sebenarnya saya teringat kata-kata Abang Long waktu saya pertama kali dulu tanya dia. Abang Long macam mana nak buat dengan rejection. Kadang-kadang kita give up dengan rejection kan. So apa Ya. pesan Abang Long sampai hari ni masih saya ingat. Abang Long Nik Syarifuddin. Dia cakap dengan Hmm. saya. Dia kata mu kena buat sampai rejection takut dengan mu. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak cakap mu jangan sampai takut dengan rejection. Mu bila dah Hmm. nampak rejection tu just steady je. Alah setakat Betul. rejection. Macam tu kan. Kita kena tahu dan apa yang selalu saya buat kat Insta saya share juga. Bila kita reject ni maksudnya saya kata okay aku belum cukup bagus untuk Ya, present. betul. Itu Kan. dia loading nak cari ayat tu. Kan. So, Kita betul rasa juga macam yang Kak oh, Nisa. kita kena aku belum improve lagi skill Ya, aku ni. betul. Kan. Hmm, So kita kena improve skill kita belum cukup power lagi untuk orang tak beli sebab sedangkan Sifu pun yang dah hebat tu pun ada rejection juga. So jangan betul. takut. Jangan takut dengan rejection kan. Alright, Kak Lisa, next soalan degil-degil. Okay. Macam mana nak yakinkan customer ya Kak? Dah habis cerita ni dengan kawan-kawan. Berat nak pakai produk. Macam mana akan nak yakin korang? Dengan kita dah share semua testimoni masih susah juga kawan-kawan ni nak beli. Kak Lisa. Dia sebenarnya kan testimoni paling power adalah testimoni diri sendiri. Sebab kalau kita guna testimoni orang, orang mungkin akan macam skeptik kan. Tapi kalau orang nampak diri kita, perubahan daripada diri kita ataupun family kita lah. Contoh macam Kak Nisa sendiri. Kak Nisa, bila Kak Nisa tunjukkan yang anak Kak Nisa yang ada apa tu ketumbuhan tu kan. Uh, dia nampak sendiri ketumbuhan tu dah kecut, dah tak ada. Jadi dia rasa macam, ish, nak cubalah. Jadi sebab tu kan, kita punya dalam 5 langkah pun dah wajibkan kita guna pakai produk tu tak? Satu, kita kena guna pakai produk untuk diri kita sendiri supaya kita sendiri sihat. Kalau kita nak jual produk tapi kita sendiri tak sihat, macam mana pula kan? Jadi orang tak yakin sangat dengan kita. Yang penting kita ni dulu. Kita ni yakin tak dengan produk kita? Kalau kita sendiri pun tak yakin, kita tak guna pakai produk, macam mana kita nak yakin dengan produk kita, betul tak? Jadi bila kita tak pakai produk, kita pun tak yakin dengan produk. Jadi aura tak yakin tu sampai dekat dekat kita punya prospek tau. Jadi prospek pun ikut tak yakin dengan kita. Jadi gunalah produk sampai kau ada testimoni diri kau sendiri. Begitu. Kan daripada contoh kalau kita sebelum ni badan besar kan. Buat sampai badan kita jadi kecil. Mak kata Kak Miza, sampai badan kita jadi kecil. Kalau contoh muka kita berjerawat, buat sampai muka kita flawless. Guna produk 100%, kau-kau. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Begitulah sebenarnya. Nak yakinkan produk sebenarnya, nak yakinkan orang, testimoni diri kita sendiri tu sebenarnya paling power lah. Ataupun Betul. family kita. Betul sebenarnya saya pernah tak dengar orang kata sharing tu lagi senang daripada selling. Ya, Ha, betul. kan. Kita kalau kita sendiri ada result kan, testimoni diri sendiri, kita tak payah nak jual-jual pun orang kan tanya kita, kau kenapa dah jadi kurus? Kan contoh, kenapa dah jadi kurus? Kau makan produk apa? Jadi bila orang dah tanya, dah buka pintu macam tu, senanglah kan kita nak cocok jarum, betul tak? Jadi Betul. kita tak payah tanya pun orang yang tanya kita. Begitu. Hmm. Iko Glina yang batch 3 betul Kak Fidah. Barulah flawless, baru daripada kurus kan, betul tak? Betul tu. Hmm. Sebenarnya satu lagi kita kena besarkan circle juga. Kalau Ya, misalnya betul. circle kawan-kawan kita tu dari reject, kita kena cari Ya. lagi circle yang baru. Sebab tu Hmm. kalau dulu Sifu kata 100 orang prospek kena habis dalam masa 2 Hmm. bulan. Tapi sekarang ni kalau dah ada 100,000 tu agakkan nak cari 100 orang prospek tu senang Ya. tak? Senang sangat kan. So kita kena Sebenarnya besarkan circle. Besarkan sekarang circle. sekarang ni lagi senang sebab kita nak cari circle tau. Ya Sebab kalau betul. dulu masa awal-awal dulu kan Mm-mm. kita masih lagi guna orang kata buat offline, betul tak? Jadi Betul. kalau sekarang ni kita punya capaian kepada prospek tu dah sangat mudah, dah sangat luas dah. Kan kita ada platform Facebook, TikTok, IG, apa lagi? Trade. Kita ada Mm-mm. Lemonade. Macam-macam kita boleh gunakan Macam. kita dapatkan prospek. Kena belajar ilmu yang betul supaya kita boleh mudahlah untuk kerjakan. InsyaAllah.
Okey. So kita nak tengok ada tak soalan lagi. So tak ada. Oh 10:38. Nah, kita dah drag masa Kak Nisa. Minta maaf Tak sangat-sangat. apa. Dan Kak Nisa. So banyak pula soalan malam ni. Alhamdulillah kita ada 37 orang partisipan. Okay, so saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kat Kak Nisa. Sangat banyak ilmu yang kami terima. Benda yang paling-paling saya kagum adalah impian yang kecil. Okay, Ah, impian yang kecil daripada seorang suri rumah kan. Yang handphone pun pakai handphone Kak Nisa kata tadi tak ada kan. Yang canggih, handphone yang biasa-biasa beliau transform menjadi seorang yang sangat-sangat luar biasa, malah menjadi top PNM sekarang ni, top, duduk dalam top 20 PNM, duduk di dalam apa ni, Malaysia kan. So sangat-sangat menginspirasi. So apa yang kita belajar daripada malam ni dengan Kak Nisa, tak perlu sempurna pun. Untuk bermula tu betul. tak payah sempurna. Ah, Kan? Tak payah sempurna. Untuk bermula tu kita perlu langkah yang kecil. Kan, langkah yang kecil. Kak Nisa ada tak kata-kata terakhir yang Kak Nisa nak bagi kat diorang? Kata-kata terakhir, Ha. insyaAllah, okey. Untuk sahabat-sahabat semua yang ada dalam Zoom live malam ni, okey, kita cuba renung sekejap. Renung dalam-dalam kan. Tahun 2026 ni dah depan mata dah. Sikit je lagi kan. Tinggal berapa hari je lagi kan. So masa masa yang kita ada dah tak banyak. Even umur kita pun kita tak tahu lama mana kita ni boleh hidup kan. Betul. Betul. Mungkin hari ni kita boleh ketawa-ketawa, mungkin esok lusa kita tak tahu kita ada lagi ke tak. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah kena cepat-cepatlah bertindak. Speed, kalau boleh speed kita speed, okay? Sebenarnya modal paling berharga adalah diri kita lah, untuk kita ubah hidup. First kali kita nak ubah hidup kita sendiri dulu. Bila kita dah berjaya ubah hidup kita, kita ubah hidup family kita, insya-Allah kita mudah untuk ubah kehidupan orang lain pula, insya-Allah. Okey, kalau bukan kita nak kejar impian kita, kan siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sampai bila lagi kita nak tangguh, nak tangguh, nak tangguh kan? Dan sampai bila kita nak bertahan hidup dalam keadaan sekarang ni? Korang rasa selesa tak hidup sekarang ni? Korang selesa ke? Ke ataupun uh, korang paksa selesa? Terpaksa selesa. Kan? Sebab kita tak nak berubah, jadi kita bertahan. Sampai bila kita nak bertahan? Betul tak? Betul. Okay. So, Kak Nisa tahu, Kak Nisa pun faham. Okay? Cabaran tu memang tetap ada. Dia even kalau kita tak buat bisnes pun cabaran hidup kita tetap ada, betul tak? Betul. Halang-halang hidup kau ada cabaran, buat je lah bisnes ni kan. Jadi mungkin cabaran tu ada lebih sikit, tapi insya-Allah sebab kita dah ada mentor, kita dah ada upline yang memang sentiasa nak bantu kita berjaya. Hmm. Jadi kita kena percaya je lah. Okey, percaya setiap hari kita ada kekuatan, insya-Allah. Kita kena cari kekuatan dalam diri kita sendiri. Okey, jangan biar ketakutan dan keraguan apalah yang membelenggu apa tu kepala kita, fikiran kita jadi penghalang untuk kita melangkah. Jadi Kak Nisa sebenarnya actually bukan cakap untuk korang Actually Kak Nisa mengingatkan diri sendiri sebenarnya ni. Kak Hmm. Nisa bercakap pada diri sendiri dan insya-Allah sama-samalah kita uh, saling ingat mengingati, okey. InsyaAllah kita bangkit sama-sama. Jangan tunggu esok. So mula dari sekarang. Okey. Berjanji pada diri sendiri, insyaAllah. Okey. Kena janji dengan diri sendiri. Aku nak kena lebih laju. Aku nak kena speed lagi. Kena fokus lagi. Kena konsisten lagi. Kan? Kita nak berjaya. Kita bukan sekadar nak cakap aku nak berjaya, aku nak berjaya. Tapi kita nak betul-betul berjaya. Jadi jadikanlah kita punya impian-impian kita kan, angan-angan kita, mimpi kita ni jadikan reality. So kita sendiri yang kena jadikan impian kita tu kenyataan. InsyaAllah kita sama-sama kuatkan semangat. Okay? Kak Nisa pun sebenarnya bukan kuat mana pun. Kak Nisa pun tak kuat. Sebab tu Kak Nisa mencari-cari kekuatan tu dalam circle macam gini lah kan. Alhamdulillah, terima kasih juga Kak dekat Izalin kan jemput Kak Nisa malam ni. Ya Allah, Kak Nisa pun tak sangka diberi penghargaan macam gini kan. InsyaAllah lah kita bawa semangat ni insyaAllah ke tahun 2026 nanti. Supaya insyaAllah tahun 2026 ni akan jadi tahun yang paling luar biasa lah untuk hidup kita. Hidup diri sendiri. InsyaAllah. Kita kita
kita sibuk duk fokus kita nak cari downline kan. Nak tolong downline. Tapi sebenarnya kita kena tolong diri kita dulu. Ha, bila kita dah tolong diri kita, insya-Allah yang lain tu akan datang. Allah akan datang kan insya-Allah. Okey, dan kena ingat, okay, kita bukan sekadar buat bisnes. Actually sebenarnya kita sedang bina kita punya keluarga. Kan kita pulihkan ekonomi keluarga kita, kita bagi keselesaan untuk mak ayah kita kan. Mak ayah kita, kita mungkin boleh tangguhkan kejayaan kita, tapi mak ayah kita tak boleh tunggu kita. Kita sama ada dia pergi dulu atau kita yang pergi dulu. Tu. Jangan sampai kita dah tak ada, kita tak sempat nak buat apa-apa untuk orang yang kita tinggalkan. Kan, bab kata dalam satu akad lisan dah terbaca tu, jangan kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan meminta-minta. Betul tak? Jadi kita kena fikir. Kalau andai aku tak buat sekarang, kalau aku mati, anak aku jadi apa kan? Pasangan aku macam mana kan? Memang kita, yelah Allah jaga, tapi kena 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 ni jugalah. Kena sedarkan diri jugalah. Kita bina impian kita, insya-Allah kita bina dari sekarang. Okey, inilah masanya. So jangan tunggu lagi, insya-Allah tahun 2026 ni kita sama-sama capai kita punya impian kan, semua insentif yang ada kat Forever kan, kita nak sama-sama capai kita punya ultimate goal kita CBM kan, insya-Allah. Kak Nisa pun minta doa daripada semua kan, kita tak tahu mungkin ada yang dalam dalam Zoom live malam ni doanya sangat Allah makbulkan. Tolong doakan Kak Nisa juga ya. Dan Kak Nisa pun sama-sama doakan anda semua, insya-Allah kita sama-sama capai impian dan kita punya goal masing-masing lah insya-Allah. Okey, itu saja Lin. Kak Nisa mohon ampun dan maaf anda kata kalau kata-kata Kak Nisa ni ada yang buat terkecil hati kan. Kak Nisa minta maaf banyak salah silap Kak Nisa, yang baik tu daripada Allah dan yang ketidakbetulan tu kelemahan daripada Kak Nisa sendirilah. Minta maaf banyak. Terima Okay, kasih. terima kasih Kak Nisa. So, betul Kak Nisa kata, hidup ni memang penuh dengan cabaran. You tak buat bisnes pun, you tetap ada cabaran juga. So, alang-alang kau kena reject, alang-alang kau ada cabaran, lebih baik kau buat bisnes forever. Nanti kau dapat duit. Cerita kan? Betul. Kan, itu yang kita nak. So, insyaAllah, misi kita untuk 2026, kita nak jadi CBM. Sifu mensasarkan 100 orang CBM. So kita kena bekerjasama semua orang, okay, untuk capai kita punya goal 100 CBM daripada Malaysia. So kita kena buat sama-sama, berjuang sama-sama, kena kuat semangat sama-sama. InsyaAllah 2026 akan bawa satu kejayaan yang luar biasa untuk kita semua. So terima kasih Kak Nisa sekali lagi. Minta maaf daripada pihak kami kalaulah ada salah ke silap ke tersinggung kata ke, saya tak Ada. maaf. Okay, so sebelum saya wrap, okay, saya nak ingatkan tentang kelas-kelas yang akan kita buat. Sekejap saya share screen. Share. Macam mana nak share ni? Okay. Okay, kita ada kelas. Okay, banyak kelas kita ni, nampak tak? Tadi kan kita dah duduk kat dalam circle yang sangat luar biasa kan? So nampak tak screen saya ni? Nampak Nampak? Nampak? Saya? Nampak? Okay. So hari Sabtu ni kita akan ada MMC di Seremban. Okay. Anda boleh panggil semua prospek anda ataupun downline-downline anda untuk bertemu mata dengan kami. Saya sendiri yang akan jadi speaker pada hari Sabtu di Seremban, dan kita akan invite Kak Vidah juga. Kita akan invite Kak Vidah untuk tajuk nutrisi paling sempurna untuk sel badan. Kak Vidah akan ajar macam mana aloe vera ni bekerja dalam badan, macam mana dia boleh bantu kita punya sel, dan macam mana nak gunakan ayat pancung untuk lock terus set nutrisi ni. Dan saya juga insyaAllah macam mana kita nak cerita duduk daripada rumah je, duduk kat rumah macam Kak Nisa cerita tadi, duduk kat rumah je tapi boleh capai income dalam USD. So kita nak bongkarkan semua ni pada hari Sabtu. Kita akan bertemu mata ni. So kena pun ramai-ramai untuk MMC di Seremban. Okay, dan juga jangan lupa kita ada batch Clean Eye. Okay, kita dah masuk batch 4. Kita akan ada coach-coach yang sangat banyak experience. Kalau kita tengok batch 1, batch 2, batch 3 pun dah ramai yang dapat result yang sangat-sangat luar biasa. So dah ada dalam tu, dah ada pakar-pakar nutrisi juga yang akan bantu anda untuk makan produk tu dengan betul. Selama ni anda makan, anda tak tahu, macam Kak Nisa kata tadi, dia bukan tertarik dengan Forever sebab Kak Biza share pasal check, pasal income, tapi kerana produk
ada juga. Tapi korang kena tahu macam mana cara nak makan dengan betul supaya korang bukan sekadar turun berat badan. Korang kena faham, clean eye bukan turun berat badan semata-mata. Clean eye adalah satu proses untuk detox secara besar-besaran dan faham tentang diri anda. Itu yang paling penting. So anda memang kena masuk untuk clean eye ni batch keempat. Okay, kita akan start pada 3 hari bulan sehingga 11 hari bulan. Okay, so next kita akan ada apa lagi? Lari pula dia. Okay, kita akan ada ni dah daftar ke belum ni? Ini paling penting sekali. Health Web Revolution. Kali ni kita akan buat julung-julung kalinya first quarter kickstart. Pada awal bulan, pada awal tahun pada 17 Januari ni memang best sebab kali ni Sifu nak buat kelainan sikit. Kita akan bawakan macam mana negara Jepun tu dia boleh pecah rekod sales. So Sifu nak bawa macam mana negara Jepun boleh buat dan kita akan bawa dalam kickstart kita kali ni. So anda semua kena daftar cepat-cepat, tak mahal pun. Berapa ringgit, RM20 je kan. So kena daftar cepat-cepat sebelum dia naik harga. Dan kita ada speaker-speaker yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat luar biasa yang memang dah ada proven success. So benda ni daripada rumah je, jangan malas-malas. Kalau yang ni pun dah malas, macam mana nak berjaya lagi besar kan. So anda semua kena join. Dan last sekali, kita akan ada satu lagi, saya tak ada. Kita akan ada kelas. Aku tak masuk okay. Kelas daripada Sifu. Okay, Sifu pada jap. Ni pada 11 Januari. Okay, pada hari Ahad di KL. Okay, so ini lagi sangat luar biasa. Kalau yang tak pernah jumpa Sifu, yang pernah tengok secara online saja, anda wajib korbankan masa sedikit bersama speaker-speaker hebat. Kita ada host Abang Syarul yang memang best. Lepas tu kita ada Sifu sendiri yang akan bagi anda ilmu luar biasa, bawa prospek turun, dan kita akan ada MDM Koksun. Antara yang cepat sangat capai CBM dalam masa 4 bulan je. Okay? Beliau bukan master tentang bisnes saja, tapi beliau melakukan transformasi di dalam clean eye. So anda kena turun juga. So lock semua tarikh-tarikh penting ni supaya anda tak terlepas. Okay, salah satu untuk berjaya adalah duduk di dalam circle. Okay, so jangan lari circle. Rasa down je duduk balik circle. Rasa down je duduk balik circle. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa. So kita sampai di sini sahaja, insya-Allah. Okay, so jangan lupa masukkan program-program yang tadi tu di dalam kalender anda dan mark semua benda tu. Okay, so insya-Allah tak sia-sia, murah je, cleaner lagi free je. Okay, masuk je kan. So insya-Allah, terima kasih sekali lagi Kak Nisa dan terima kasih kepada anda semua. Kita doa sama-sama supaya kita adalah antara 100 yang akan capai CBM pada tahun 2026. InsyaAllah. Amin. Okey. Amin. Terima kasih Kak Nisa sekali lagi. Bye semua. Terima kasih, Gaby. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Nak ambil gambar tak? Boleh. Kejap. Okey, mari kita ambil gambar. Siapa yang boleh dekat kamera tu? Okey. Okey. Kejap. Ini page pertama. So, Kak Nisa ambilkan ke? Okey, boleh. Sekejap, saya dapat buat satu je. Okey. Sekejap Saya tak dapat full. Sekejap. Kena unpin sekejap. Okey. Ada 2 page. Okey. Dah. Dah ke? Okey. Case-nya? Okey dah. Gaya bebas. Okey. Gaya bebas. Freestyle. Okey dah. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.